Okey. Jadi usul kita debatkan hari ini ialah apresiasi kesusasteraan Melayu tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Kerajaan saya, Dalili dan juga Adli dan pembangkang Haziq dan juga Izham. Okey. Jadi sekarang saya persilakan diri saya sendirilah untuk membuka usul perdebatan. Dipersilakan. Sekejap Yo. Okay. Aku mungkin akan flop sebab aku dah lama tak debat. Macam tu lah bagi klausa. Okay. Oh, Tengku ada gak? Aduh, kalau Tengku ada tu. Nanti Tengku komen aku tu. Tak kejap sebab nanti saya kena jawab exam Oh, ni. ya ke? Alright. Alright. Tak apa, okay je. Tapi aku lama tak debat so boleh je aku akan give flop dari Tengku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sekalian, yang kurik itu kundi, yang indah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Atas iltizam inilah, saya percaya hadirin hadirat sekalian, betapa indahnya bahasa kita sehingga menjadi satu nilai yang diangkat dan dimartabatkan oleh masyarakat semasa kita pada hari ini tidak pernah lekang dek panas, tidak pernah lapuk dek hujan. Maka atas iltizam ini, di meja kerajaan kami menggariskan satu usul. Apresiasi kesusasteraan Melayu, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Kita pergi kepada frasa pertama perdebatan. Apresiasi kesusasteraan Melayu. Menurut Majlis Sastera Asia Tenggara, MASTRA, dalam buku yang bertajuk Apresiasi Kesusasteraan Melayu, Warisan Khazanah Kebangsaan, menggariskan kesusasteraan Melayu merujuk kepada hasil karya kreatif berbahasa Melayu yang mengandungi nilai estetika pemikiran, budaya dan identiti masyarakat Melayu sama ada dalam bentuk tradisional ataupun moden. Secara umum, kesusasteraan Melayu merangkumi 3 perkara. Pertama, karya lisan seperti cerita rakyat, pantun, syair dan gurindam, karya tulisan seperti novel, cerpen, drama dan puisi moden dan juga unsur keindahan bahasa, imajinasi serta pengajaran dan nilai moral. Jadi, apakah itu apresiasi kesusasteraan Melayu? Dalam buku oleh Dr. Watkins Edinson yang bertajuk The Art of Appreciation Towards the Literature melambangkan penghargaan apresiasi kesusasteraan Melayu ialah penghargaan dalam memartabatkan nilai kesusasteraan oleh setiap pihak dalam menjaga kesusasteraan sebagai warisan negara. Terdapat dua bentuk penghargaan dalam mengapresiasi kesusasteraan Melayu. Pertama, oleh kerajaan melalui usaha-usaha pemakasaan dasar dalam menjaga seni warisan kebangsaan kesusasteraan Melayu. Dan kedua, oleh rakyat melalui penghayatan semasa rakyat dalam menghasilkan dan mempopularkan seni kesusasteraan Melayu. Status quo semasa hari ini, tahukah anda, kita menghadapi masalah dalam ingin memartabatkan kesusasteraan Melayu apabila berlaku zaman modernisasi teknologi telah menyebabkan dua perkara. Pertama, wujud cabaran dalam kerajaan mengikut arus pemodenan dalam pelaksanaan dasar dan polisi. Dan kedua, cabaran oleh rakyat untuk mengekalkan kerelevanan kesusasteraan Melayu. Kita pergi kepada frasa kedua perdebatan. Tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Baik, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan adalah keadaan sesuatu perkara yang tetap utuh, kekal dan tidak berubah walaupun menghadapi pelbagai cabaran ataupun perubahan zaman. Secara konseptualnya, di meja kerajaan, kami percaya keadaan ini melambangkan bagaimana usaha mengapresiasi kesusasteraan Melayu sejak dahulu sehingga sekarang tetap utuh menghadapi perubahan zaman. Jadi, kayu ukur keadaan apresiasi utuh ini, kami gariskan kepada dua keadaan. Apabila wujud keberkesanan mengapresiasi kesusasteraan Melayu, apabila pertama, pelaksanaan dasar kerajaan yang strategik dalam mengekalkan seni kesusasteraan Melayu semasa. Dan kedua, wujud proaktiviti masyarakat terhadap penghayatan kepada kesusasteraan Melayu hadirin hadirat sekalian. Jadi, kes di perwakilan kerajaan pada hari ini untuk menderek usul perdebatan, kami akan menilai kepada keberkesanan usaha semasa dalam mengapresiasi kesusasteraan Melayu melalui pelaksanaan dasar kerajaan dan juga proaktiviti masyarakat. Dua hujah yang akan kami bentangkan. Hujah pertama akan saya bentangkan di bawah kata kunci pelaksanaan dasar kerajaan yang strategik terhadap kesusasteraan Melayu. Hujah kedua di bawah kata kunci
Jauh betul scroll dia. Adik-adik. Proaktiviti masyarakat terhadap penghayatan kesusasteraan Melayu. Duduk saya, Yang berhormat, bangkit yang Yang Selaluan. ketiga seperti biasa akan mematikan kes perwakilan kerajaan pembangkang hadirin hadirat sekalian. Maka Yang berhormat, beban satu. bukti yang perlu diambil oleh perwakilan pembangkang, pertama, anda kena menafikan keberkesanan usaha semasa oleh kerajaan dan juga masyarakat. Dan kedua, anda kena buktikan kepada seisi Dewan tindakan-tindakan usaha semasa dalam mengapresiasi kesatuan Melayu adalah lemah dan tidak berjaya untuk melambangkan apresiasi ini kekal utuh hadirin hadirat sekalian. Bagai penggut rindukan bulan, jentayu rindukan hujan, saya rindukan satu cerahan. Dipersilakan. Yang berhormat, percaya atau tidak, sejak 1990 lagi kita laksanakan usaha ini. Dan masalahnya sehingga kini kita tidak lagi melihat kepada keberkesanan sebab tidak pernah berkesan dasar ini, Yang berhormat. Yang berhormat, anda tak boleh sekadar semudahnya anda kata usaha-usaha tidak berkesan sebab usaha-usaha ini biarpunlah bermula sejak 1990 pun, tapi bila ada kerelevanan yang diamalkan dan dihayati oleh masyarakat, ini adalah satu bentuk usaha berjaya. Saya kira ini bukanlah satu masalah pun yang perlu untuk kita risaukan. Baik, hujah pertama perwakilan kerajaan di bawah kata kunci pelaksanaan dasar kerajaan yang strategik terhadap kesusasteraan Melayu. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana usaha-usaha dasar kerajaan semasa telah menghadapi cabaran-cabaran modernisasi dalam merelevankan kesusasteraan Melayu sehingga mengangkat kesusasteraan Melayu dan kekal utuh sehingga ke hari ini. Jadi sebelum itu, perlu untuk kita tahu dulu apakah cabaran semasa dihadapi oleh kesusasteraan Melayu. Baik, dalam menghadapi arus modernisasi semasa, kita berhadapan masalah apabila arus modernisasi telah menyebabkan kepelbagaian bentuk hiburan dan karya telah muncul akibat daripada globalisasi semasa. Keadaan ini telah wujud disebabkan oleh asimilasi budaya-budaya luar ke negara oleh media-media yang pelbagai sehingga menyebabkan masyarakat terdedah kepada variasi budaya yang pelbagai hadirin hadirat sekalian. Keadaan ini telah menjadi satu cabaran kepada kerajaan untuk memastikan dasar-dasar kekal menjadikan kesusasteraan Melayu relevan di peringkat masyarakat dan di peringkat kebangsaan. Jadi, dalam menghadapi cabaran ini, apakah yang kerajaan telah buat? Tahukah anda, dalam tindakan kerajaan dalam menghadapi kesusasteraan hargai seni kesusasteraan hari ini boleh dinilai melalui dua perkara. Pertama, dasar pendidikan dalam memberi literasi dan kecaknaan terhadap variasi seni kesusasteraan. Dan kedua, bentuk penghargaan kepada seniman dan sastrawan negara kita. Analisis pertama, tahukah anda, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar memartabatkan bahasa Melayu Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris MBM/MBI. Dasar ini hadirin hadirat sekalian telah menegaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pendidikan dan keadaan dasar ini telah memartabatkan kepelbagaian komponen sastra dalam penghayatan bahasa dan budaya. Contohnya, dalam penggunaan secara kepelbagaian bentuk literasi-literasi, prosa tradisional, prosa moden diperkenalkan kepada pelajar-pelajar sejak di peringkat sekolah menengah lagi untuk memastikan pelajar-pelajar hari ini mengenali kepelbagaian bentuk-bentuk seni prosa-prosa tradisional dan prosa moden. Dan tahukah anda, disebabkan oleh usaha ini juga, kerajaan telah memperkenalkan kepelbagaian pertandingan-pertandingan prosa-prosa tradisional dan moden dipertandingkan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga mendapat liputan di peringkat antara kebangsaan hadirin hadirat sekalian. Contohnya, dalam hari ini kerajaan melaksanakan pertandingan sajak KPM Piala Kebangsaan hadirin hadirat sekalian telah disertai oleh setiap sekolah-sekolah yang diwakili di setiap negeri telah mendapat liputan sehingga lebih 1,000 penyertaan pertontonan hadirin hadirat sekalian. Malah program-program ini juga telah disiarkan dan ditayangkan di peringkat arus kebangsaan dan mendapat tontonan masyarakat secara keseluruhannya hadirin hadirat sekalian. Ini adalah bentuk bagaimana dasar-dasar pendidikan memberi pengenalan kepada masyarakat. Dan kedua, penghargaan kepada seniman. Hari ini hadirin hadirat, kita ada hari ini Anugerah Sastera Negara yang memberi pengiktirafan tertinggi kepada sastrawan tanah air. Anugerah ini telah menyebabkan hadirin ini bukan saja hadirin hadirat sekalian, segala sastrawan negara dikenali oleh masyarakat, tapi kerajaan juga memperkenalkan program mentor-menti sastera untuk menghasilkan lebih ramai lagi sastrawan negara. Keadaan inilah yang telah melahirkan generasi penulis baharu dan mengukuhkan ekosistem sastera negara. Maka rangkuman dalam hujah ini saya telah ceritakan kepada anda bagaimana hari ini apresiasi kerajaan berjaya untuk mengekalkan kerelevanan dan
berkesan dalam mengapresiasi kesusastraan Melayu apabila pendidikan memberi literasi kepada masyarakat, dan juga hari ini apresiasi oleh seniman menghasilkan lebih ramai seniman-seniman sastrawan negara. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Arif Hakimi. Sekarang kita beralih kepada meja perwakilan pembangkang. Saya persilakan saudara Haziq untuk membidah serta membawa kes perwakilan pembangkang bagi usul perdebatan. Dipersilakan. Bang, kejap Ini usul apa bang? Oh, kau tak tahu usul? Ni usul orang masa PPM hari tu. Oh, yang ke apa? Tak lekat depan, tak takut dia hujan. Ni aku paste kat. Okay. Alright. Alright, thank you. Okay. Junior bagi je laluan tau. Jangan diam. Saya nak bagi je laluan lah. Je. Tiba. Kau memang ni. Tapi jangan banyak sangat bagi lah. Junior peluang kat dia, aku nak dengar dia orang soalan bijak lah. Tadi kau bagi bukan Haziq kan? Aku macam tak macam lah. Ya, saya. Haziq bagi. Okay. Okay. Boleh start Set. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah kata orang, belum bertaji sudah pun berkokok. Sebab apa Tuan Dipertua, Perdana Menteri anda pada hari ini sudah pun terbalik peribahasanya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan anda, apresiasi kesusastraan Melayu tak lapuk dia hujan, tak lekang dek panas Tuan Yang Dipertua. Sebab itu ketua pembangkang anda pada hari ini cukup mudah. Akan saya laksanakan 3 amanah utama. Pertama, permasalahan pendefinisian usul perdebatan di meja perwakilan kerajaan. Kedua, akan kita rungkai semula apakah masalah pincang hujah perdana pada hari ini. Dan ketiga, akan saya bentangkan buat anda hujah perdana dari meja perwakilan pembangkang Tuan Yang Dipertua. Sebab itu, sebelum itu terima kasih buat Tuan Yang Dipertua Dewan Perwakilan Kerajaan Pembangkang seterusnya. Hadirin yang sudi bersidang, Assalamualaikum dan salam perdebatan Tuan Yang Dipertua. Hadirin, memulakan rentak bangkangan di meja perwakilan pembangkang cukup mudah. Kita bergerak kepada permasalahan definisi di meja perwakilan kerajaan Tuan Yang Dipertua. Hadirin, masalah di meja perwakilan kerajaan hari ini, mereka hari ini ibarat nak bagi kita makan nasi. Namun yang dibawa hanyalah nasi semata-mata warga dewan sekalian. Manakah lauk, saya pun tak tahu Tuan Yang Dipertua. Sebab yang mereka bentangkan hari ini cukup banyak. Mereka bentang kepada kita tentang lisan, tentang tulisan, tentang unsur keindahan bahasa. Dan masalahnya, ketiga-tiga perkara ini tidak pernah sekalipun disentuh dalam hujah perdana mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setakat hari ini, kita ada 3 bentuk, ini sahaja yang mereka bentangkan, dan 3 ciri ini tidak pernah disentuh dalam hujah Perdana Menteri warga dewan sekalian. Menunjukkan hari ini, kerajaan kita cakap tak serupa bikin warga dewan sekalian. Dan hari ini, kami persoalkan kepada mereka bagaimana usaha-usaha yang mereka perjuangkan hari ini telah pun dilaksanakan sejak tahun 1990-an lagi. Sejak tahun apabila globalisasi ini sudah bermula. Masalahnya, kesannya kita hari ini masih tidak pernah lihat kesan keberkesanan ini warga dewan sekalian. Contohnya, mereka perjuangkan, hari ini kita kenal tokoh negara. Warga dewan sekalian, percaya atau tidak, kalau kita tanya rakyat Malaysia, mana yang mereka lebih kenal? Tokoh negara atau tung-tung-tung sahur warga dewan sekalian? Saya percaya tung-tung-tung sahur ini lebih dikenali oleh rakyat Malaysia Tuan Dipertua. Sebab apa? Anda perlu sedar bagaimana arus globalisasi dunia ini telah pun menguasai kesusastraan Melayu warga dewan sekalian. Dan perkara ini telah pun diakui oleh Perdana Menteri. Apabila beliau bentang kepada kita hari ini kerajaan menghadapi masalah disebabkan arus globalisasi dunia menyebabkan hari ini budaya-budaya luar terus masuk ke dalam budaya Malaysia warga dewan sekalian, menyebabkan rakyat terdedah kepada pelbagai variasi budaya Tuan Yang Dipertua. Maka pada peringkat ini, apabila kerajaan telah pun mengaku yang kita terdedah, maka apabila terdedah, rakyat kita amalkan budaya-budaya luar negara ini warga dewan sekalian. Dan juga ini disebabkan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagaimana kesusastraan Melayu ini mempunyai nilai-nilai estetika yang sukar untuk difahami secara pantas warga dewan sekalian. Dan masalahnya, generasi muda pada hari ini
tidak mahu untuk memikir dengan begitu mendalam. Mereka lebih menyukai rangsangan secara pantas, secara tepat warga dewan sekalian. Dan masalahnya, kesusasteraan Melayu ini mempunyai nilai estetika yang memerlukan masa lama untuk kita faham warga dewan sekalian. Ini masalah di meja perwakilan kerajaan Tuan Yang Di-Pertua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apabila hari ini mereka nilai kepada keberkesanan Tuan Yang Di-Pertua, hadirin, keberkesanan ini tidak pernah sekali pun kita boleh nilai. Sebab pertama sekali, keberkesanan ini tidak pernah berkesan di meja perwakilan kerajaan warga dewan sekalian dan mereka tidak pernah buktikan pada kita apakah keberkesanan. Kerana kata mereka, hujah perdana mereka sekalipun cakap tentang usaha warga dewan sekalian, bukan keberkesanan Tuan Yang Di-Pertua. Ini masalah definisi di meja perwakilan kerajaan. Maka secara kesimpulannya, apakah masalah hujah perdana? Warga dewan sekalian, hujah perdana pada hari ini memperjuangkan tentang sajak, pidato, bahas Perdana Perdana Menteri dan sebagainya warga dewan sekalian. Dan terluncur daripada mulut Perdana Menteri hari ini berkaitan dengan kerajaan adakan dasar untuk memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris Tuan Yang Di-Pertua. Hadirin, di meja perwakilan kerajaan telah pun terluncur perkara ini. Sebab pertama sekali, kerajaan tidak pernah adakan dasar untuk memperkukuh bahasa Melayu Tuan Yang Di-Pertua. Dan ini masalah di meja perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Dan hari ini yang paling menyedihkan, pertandingan pidato, sajak, bahas Piala Perdana Menteri ini, secara kesimpulannya semua ini menghadapi satu masalah apabila pelajar kita menghafal teks dan bukan memahami bahasa-bahasa ini warga dewan sekalian. Maka apabila kita menghafal tiada bentuk keberkesanan kepada penguasaan Tuan Yang Di-Pertua, maka pada peringkat ini apakah keberkesanan masih tersipi-sipi di meja perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Ini masalah di meja perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Maka apakah hujah perdana di meja perwakilan pembangkang Tuan Yang Di-Pertua? Hadirin, hujah perdana pembangkang hari ini di bawah kata kunci penggunaan yang semakin menghilang Tuan Yang Di-Pertua. Di mana naratif hujah ini akan ceritakan kepada anda bagaimana kita perlukan pelaksanaan dan penggunaan jika kita ingin lihat kesusasteraan Melayu ini hujan tak lekang dek panas warga dewan sekalian. Bagai penggut rindukan hujan, saya rindukan satu isi laluannya. Silakan Ya Muhammad. Datuk, pertama, anda ni bersifat tak adil sebab dalam debat tak pernah tuntut untuk kita buat perbandingan antara yang mana lagi kenal antara kesusasteraan negara dengan keadaan trend semasa. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya pelik bila anda kata hari ini tak boleh, hari ini kami cerita usul saja sebab sedangkan hari ini kami tunjukkan kesan popularisasikan oleh kesusasteraan negara dikenali oleh masyarakat. Hari ini semua orang tahu Aina Batrisya buat persembahan pidato. Adakah itu keadaan tidak popular? Hadirin dan hadirat sekalian, masalah di meja perwakilan kerajaan hari ini, setakat kata mereka, kita ada setakat 2 orang, 3 orang kenal, maka itu satu bentuk keberkesanan Tuan Yang Di-Pertua. Hadirin, masalahnya, keberkesanan pada hari ini, anda tidak pernah sekalipun, terima kasih sebab anda tak pernah cerita, apakah pemegang taruh dalam Dewan Perdebatan? Sebab kita pernah nilai bagaimana fokus anda kepada kesusasteraan Melayu ini. Adakah masyarakat semata-mata? Adakah pelajar kita? Adakah golongan-golongan 20 hingga 30 tahun? Anda tidak pernah ceritakan. Setakat kata anda, masyarakat. Namun yang anda perjuangkan pelajar semata-mata Tuan Yang Di-Pertua. Kalau hari ini anda tanya mak saya, pernah atau tidak dengar tentang Aina Batrisya buat persembahan pidato? Tidak pernah Tuan Yang Di-Pertua. Maka pada peringkat ini, manakah keberkesanan di meja perwakilan kerajaan? Baik, kita beralih kepada hujah pembangkang warga dewan sekalian. Iaitu pertama, minat membaca dalam kalangan generasi muda makin merosot tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin, ini disebabkan oleh remaja pada masa kini lebih tertarik kepada media sosial berbanding membaca karya tradisional panjang warga dewan sekalian. Disebabkan oleh kandungan klasik ini dianggap berat menyebabkan pelajar kurang berminat membaca secara konsisten disebabkan karya ini mempunyai nilai estetika yang sukar untuk difahami secara terus tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini membuktikan melalui laporan daripada Interim Report Kajian Literasi Kebangsaan, Purata Rakyat Malaysia membaca kurang daripada 20 buku setahun Tuan Yang Di-Pertua. Namun, bagi kategori sastra tradisional, kadarnya merosot sehingga 85% tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam kalangan remaja berusia 15 hingga ke 24 tahun Tuan Yang Di-Pertua. Itu pertama. Kedua, masalahnya kesusasteraan Melayu ini tidak digunakan dalam komunikasi harian. Apabila contohnya pantun yang dipujuangkan oleh Perdana Menteri, gurindam, jarang digunakan dalam komunikasi harian masyarakat moden kini. Disebabkan bahasa klasik ini tidak sesuai dengan gaya komunikasi pantas dalam dunia digital warga dewan sekalian. Dan menurut data jualan menunjukkan novel menguasai 70% pasaran manakala
Misbah dan Syair hanya menyumbang kurang daripada 3 kejuaraan tahunan negara Tuan Yang Dipertua. Maka kulasahnya, melalui hujah perdana pembakar hari ini, bagaimana kami buktikan kepada anda keberkesanan perlukan penggunaan di mana penggunaan ini tidak pernah sekali pun kita laksanakan dalam kehidupan harian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon yang terbaik buat negara, buat dunia, buat masyarakat semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Haziq. Saya persilakan second speaker Dalili untuk membidas, pembangkang dan membentangkan hujah kerajaan. Dipersilakan. Sila. Cubaan. Yo, Dalili. Bagus. Hadirin, pada hari ini, saya boleh umpamakan pihak pembangkang dengan satu peribahasa. Kata yang benar ditidakkan, rahmat Tuhan dilarikan. Kerana apa warga Dewan, pada hari ini pihak pembangkang tidak mahu mengakui kebenaran yang sebenar warga Dewan sekalian. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, Proksi Bangkangan, seterusnya warga Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan saya titipkan buat anda kesemuanya. Hadirin, selaku satu-satunya bunga di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, akan saya lakukan 2 gerak kerja utama. Yang pertama, pembinasan terhadap Ketua Pembangkang, dan yang kedua akan membentangkan hujah kedua di meja perwakilan kerajaan. Baiklah hadirin, memegang konsep masih itu emas, ayolah kita melaburkan bahtera ke arena pembidasan. Warga Dewan sekalian, Ketua Pembangkang pada hari ini ada mengatakan bahawa perjuangan pihak kerajaan adalah untuk memperjuangkan berkaitan pertandingan sajak, pidato dan bahas. Beliau juga mengatakan bahawa masyarakat pada hari ini menghafal teks semata-mata, bukannya memahami bahasa yang diperkatakan. Warga Dewan sekalian, pada hari ini saya katakan kepada anda, pada hari ini anda berbahas, adakah anda menghafal teks semata-mata? Tidak warga Dewan, sudah pasti anda akan memahami usul dan bahasa yang anda akan bahaskan pada hari ini. Nampaknya warga Dewan, pihak pembangkang tidak memahami usul yang diperbahaskan pada hari ini. Yang kedua, beliau juga ada mengatakan bahawa kesusastraan Melayu mempunyai nilai estetika yang sukar difahami. Sebab itulah pada hari ini pihak kerajaan hadir dengan pelbagai usaha-usaha dilakukan oleh masyarakat dan kerajaan. Akan saya ceritakan usaha-usaha ini dalam hujah saya seterusnya. Beliau juga ada mengatakan bahawa pantun, gurindam, puisi dan lain-lain tidak digunakan pada hari ini. Namun warga Dewan, pada hari ini ada sahaja ucapan-ucapan yang menggunakan pantun dan sebagainya. Baiklah hadirin, selesai pembidasan, kita teruskan kepada arena penghujahan. Pada hari ini, hujah kedua yang akan kami bawakan adalah proaktiviti masyarakat terhadap penghayatan kesusastraan Melayu. Baiklah hadirin, pada hari ini kita akan melihat apakah cabaran-cabaran yang dihadapi. Baiklah, pertama, pada hari ini kesusastraan Melayu memerlukan penghayatan daripada masyarakat. Penghayatan yang akan kami bawakan pada hari ini adalah penghayatan bermaksud yang pertama, memerlukan hasil kesusastraan yang banyak, dan yang kedua, mempopularkan kesusastraan Melayu dalam kalangan masyarakat. Tahukah anda, menurut status quo,
Menurut status quo semasa, menurut kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia 2022-2033 oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), rakyat Malaysia membaca purata 24 buah buku setahun. Namun, kebanyakannya pembacaan masih berorientasikan akademik dan kerja, bukannya penghayatan sastera. Baiklah hadirin, mengapakah ianya penting? Ini bagi membantu kesusasteraan Melayu dapat dikekalkan dan masyarakat celik dan cakna terhadap kesusasteraan Melayu. Baiklah hadirin, pada hari ini banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh rakyat. Yang pertama, dalam zaman teknologi ini, banyak media-media hiburan yang bersifat moden seperti Instagram, TikTok dan lain-lain. Dan pada masa kini, masyarakat lebih berfokus dalam perkara yang tular di media sosial. Dalam menghadapi cabaran ini, rakyat mengambil langkah proaktif dengan menghasilkan konten-konten dengan izin Tuan Yang di-Pertua dalam media sosial berkaitan sastera Melayu seperti sajak-sajak dan puisi-puisi. Contohnya Warga Dewan pada hari ini, yang pertama, Fin Jamal daripada Instagram banyak berkongsi puisi, penulisan puitis dan karya berunsur emosi serta kemasyarakatan. Fin Jamal juga terkenal dengan buku puisi seperti Puisi Tepi Jalan. Selain itu, terdapat juga pengguna Instagram iaitu Azrul Rahiza yang merupakan penulis yang menulis puisi aktif dan karya sastera di Instagram. Ini menunjukkan usaha-usaha rakyat dalam memartabatkan kesusasteraan Melayu, dan ia bukan sahaja memartabatkan kesusasteraan Melayu, malahan dapat mempopularkan lagi kesusasteraan Melayu di pelosok dunia. Kerana apa Warga Dewan? Media sosial pada hari ini adalah medium yang boleh diakses secara global dan ditonton oleh seluruh warga dunia. Hadirin, yang kedua, terdapatnya usaha-usaha seperti program-program. Yang pertama, pertandingan pantun video TikTok. Pertandingan ini dianjurkan bersama oleh Dewan Bahasa Pustaka dan beberapa pihak syarikat swasta seperti Co-op Bank Pertama, Menara Kuala Lumpur dan eCentral. Fokus pertandingan ini adalah untuk menghasilkan pantun kreatif melalui media sosial. Hadirin, yang kedua, pertandingan menulis dan mendeklamasikan sajak sains. Anjuran bersama Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Tengah dan syarikat swasta Little Ones International melalui platform bakat rakyat. Perkara ini menunjukkan bahawa pada hari ini banyak usaha-usaha proaktif yang dilakukan oleh masyarakat untuk memartabatkan kesusasteraan Melayu. Dipersilakan. Ya, Muhammad, hari ini anda pertaruhkan 20 orang dalam sajak berbanding dengan 30 juta Malaysia. Adakah ini 30 juta rakyat Malaysia? Adakah ini satu bentuk keberkesanan? Baiklah hadirin, kita teruskan. Kesannya, kesusasteraan pada Melayu pada hari ini telah menjadi trend dan mendapat sambutan ramai daripada masyarakat. Mohon yang terbaik untuk negara, mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dalili. Sekarang saya persilakan yang keempat which is siapa aku tak ingat dah. Izham. Saya persilakan. Izham. Hello. Okay. Go.
Hello? Izam, kau ada tak Izam? Line dia putus-putus bang. Oh, yang betul-betul. Ayo, kita putus pula. Abang Kim line problem. Dia kata ada problem. Yang laku problem. Oh, Izham Izham. Okey lah, Adli lah, tapi Adli terus bidas je. Bidas apa yang kau dapat? Kau dah dengar Haziq kan, speak. Cik, boleh ikut. Tengok sekejap kat group. Kau Izham seorang je? Oh, dan tengah problem. Izham, pergi duduk ni. Duduk luar rumah. Izham. Hello. Okay, dengar dah pun. okey dah. Okay. Okey. Awas tau. Sekejap Alright. Aduh. Sekejap. Mana ni? Oh ni. Hadirin, pesan Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, khinzir di hutan juga boleh hidup. Kalau kerja sekadar bekerja, kera di hutan juga boleh bekerja. Kalau debat secara debat kosong, orang jahil juga boleh berdebat. Jadi sebelum itu, terima kasih Tok Arif Tuan Yang di-Pertua, Delegasi Kerajaan Pembangkang, Delegasi Kerajaan Pembangkang dan warga Dewan. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Hadirin, memegang mandat selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan. Maafkan saya, perwakilan pembangkang. Suka untuk saya menjalankan dua obligasi utama saya. Yang pertama, memberikan hujah bongsu di meja perwakilan pembangkang. Dan yang kedua, menegakkan lagi maafkan saya. Dan yang ulang boleh tak ulang? Oh. Okey dah ulang. Sorry. Lupa yang kedua. Hadirin, pesan Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, khinzir di hutan juga boleh hidup. Kalau kerja sekadar bekerja, kera di hutan juga boleh bekerja. Kalau debat cari debat kosong, orang jahil juga boleh berdebat. Jadi sebelum itu, terima kasih Tuan Arif Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Pembangkang dan warga Dewan. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Hadirin, memegang mandat selaku yang kedua di meja perwakilan pembangkang. Suka untuk saya menjalankan dua obligasi utama saya. Yang pertama, membidas dan meranapkan kes-kes di meja perwakilan pembangkang. Dan yang kedua, maafkan saya kerajaan. Dan yang kedua, memberikan hujah kedua di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Jadi, tamu Muasa Ayuh, kita pergi ke
terus melihat dan menganalisis pelbagai masalah di meja perwakilan kerajaan. Hadirin, kita pergi yang kedua ni, meja perwakilan kerajaan. Yang mereka mengatakan pada hari ini, yang kedua mengatakan pada hari ini, iaitu pelbagai usaha telah dijalankan, misalnya dapat mempopularkan lagi di dalam media sosial pada hari ini. Hadirin, apakah bukti bahawa kesusastraan Melayu ini dapat dipopularkan dengan media sosial warga dewan? Mereka katakan pada hari ini hanya menyiarkan kepada media sosial, tapi mereka tidak pernah membuktikan adakah pada hari ini ia terbukti popular warga dewan. Adakah pada hari ini seorang buat, semua buat? Tidak pernah dikatakan. Kalaulah pada hari ini kita menyebarkan kesusastraan Melayu di dalam media sosial sekalipun, tidak semestinya semua orang faham. Kerana apa? Orang Melayu sendiri kita kurang faham terhadap kesusastraan Melayu. Apatah lagi orang di luar negara. Terpinga-pinga mereka dengar warga dewan. Okey, jadi kita teruskan. Mereka juga mengatakan pada hari ini bahawa kerajaan ada membuat kerajaan ada buat, iaitu mentor-menti. Yang Muhammad, bagaimanakah mentor-menti ini dijalankan warga dewan? Adakah pada hari ini mentor hanya mengajar menti? Tidak pernah dikatakan. Pada hari ini, takkanlah pada hari ini kalaulah setakat ajar mengajar, tidak akan, sastra negara tidak akan lagi mendapat tarikan. Kerana apa? Hanya ajar mengajar sahaja warga dewan. Jadi seterusnya mereka juga katakan bahawa pemerkasaan bahasa Melayu dalam bidang sastra, misalnya dalam Komsas. Hadirin, kalaulah Komsas pada hari ini pun tidak semua murid faham warga dewan. Menurut laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih kurang 65% pelajar tak pernah faham terhadap Komsas. Kerana apa? Pada hari ini memang sistem peperiksaan kita memperlihatkan dan menyoalkan kepada persoalan dan lain-lain. Tapi pada hari ini, murid-murid di sekolah hanya melihat buku rujukan dan bertanya guru, apakah ini, apakah itu, tanpa memahami sendiri apakah yang dimaksudkan dalam sastra, dalam novel dan Komsas kita pada hari ini. Misalnya, kalau saya tanyalah pada hari ini, apakah Yang berhormat satu, yang berhormat. bagi sajak-sajak tersebut, tidak pernah sajak-sajak tersebut, tidak semestinya semua murid akan faham apakah maksud rima, apakah maksud ini warga dewan. Jadi, kita teruskan kepada sesi pengujahan di meja perwakilan kerajaan. Pembangkang yang di bawah lembayung kata tidak menepati keperluan moden. Jadi, sebelum saya teruskan, saya persilakan satu. Yang berhormat, keadaan apabila mereka menanyakan kepada guru, itu adalah satu keadaan yang mereka berminat dengan karya sastra, dan apabila guru menerangkan kepada murid, itu adalah satu keadaan yang mereka memahaminya. Mohon respon yang berhormat. Hadirin, pada hari ini mereka tanyakan sekadar tanya dan bukan ingin memahami warga dewan. Misalnya pada hari saya tanya, cikgu, apakah persoalan dalam ini? Cikgu, apakah ini dan ini? Hanya memberikan jawapan semata-mata. Misalnya kalau saya tanya, apakah persoalan dalam novel ini warga dewan? Guru-guru kita akan hanya menjawab, persoalannya ialah perihal ni warga dewan. Jadi kita menjawab tak menjawab sahaja warga dewan. Kita teruskan kepada hujah kedua di bawah lembaga kita tidak menepati keperluan moden. Dalam hujah ini akan saya ceritakan relevansi kebergantungan kepada kesesuaian dengan zaman. Yang pertama, kandungan tidak konseptual pada masa kini. Hadirin, tahukah anda, cerita tradisional tidak menggambarkan realiti kehidupan moden yang kompleks dan dinamik. Isu dalam karya klasik kurang berkaitan dengan cabaran semasa generasi muda. Menurut laporan daripada Malay Kesusastraan Melayu tahun 2024, kesusastraan tradisional dan klasik mencatatkan kadar pilihan di bawah 5% yang membuktikan bahawa jalan cerita lama yang berpusat kepada kehidupan istana atau konflik agraria gagal menarik minat pembaca muda dan yang hidupnya dalam realiti urban dan ekonomi digital warga dewan. Dan juga perbezaan zaman menyebabkan kurang mesej memberi kesan mengurangkan
Perbezaan zaman menyebabkan kurang dalam kesan kepada pembaca moden. Misalnya pada hari ini, kalau dalam cerita saya, misalnya pada hari ini, kalau kita baca novel, kita nak katakan kita sayang orang, kita hanya cakap saya sayang awak. Tapi kalaulah kita baca tradisi prosi-prosi zaman dahulu, mereka akan berkias sekias yang boleh warga dewan. Misalnya, engkau bagaikan chandra di malam sepiku. Yang saya rasa pada hari ini, mesejnya akan sedikit tidak sampai kerana apa? Sukar difahami warga dewan. Yang kedua, bahasa klasik sukar difahami. Kerana apa? Struktur bahasa lama menyebabkan struktur bahasa lama yang kompleks menyebabkan pembaca memerlukan bantuan memahami maksud sebenar. Penggunaan istilah klasik tidak lagi biasa digunakan dalam komunikasi harian. Misalnya yang saya telah terangkan sebentar tadi. Dan juga, pembaca terus membaca karya tradisional tanpa memahami terus, yang hanya baca sekadar membaca warga dewan. Dalam satu tinjauan pendidikan mengenai komponen sastra Komsas di sekolah, mendapati hampir 65% pelajar sekolah menengah mengaku menghadapi kesukaran besar untuk memahami prosa tradisional tanpa bantuan glosari atau penerangan guru pada hari ini. Yang ketiga, kurang elemen interaktif moden. Hadirin, tahukah anda, karya tradisional membentuk teks tidak memenuhi keperluan visual generasi kini, yang generasi moden pada masa kini berkeperluan untuk melihat kandungan video, misalnya video dan animasi warga dewan. Yang keempat, tidak selari dengan teknologi. Menurut dianggarkan kurang daripada 12% daripada keseluruhan khazanah sastra tradisional dan manuskrip lama tempatan yang telah diadaptasi ke dalam bentuk e-book dan interaktif aplikasi digital dan audiobuku. Hal ini menghadkan akses generasi muda yang majoritinya 85% menggemar membaca melalui gadget berbanding buku fizikal warga dewan. Jadi, pada hari telah saya ceritakan betapa jurang teknologi dan jurang teknologi yang membuatkan pada hari ini kesusastraan Melayu kita sukar untuk difahami dan juga sukar untuk dilihat dan dibaca warga dewan, yang membuatkan pada hari ini murid-murid kita tidak faham akan kesusastraan Melayu pada masa kini. Jadi, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Okay, next. Okay, terima kasih Izham. Okay, Ya. saya persilakan yang terakhir untuk hari ini, Adli. Bismillah. Boleh dengar? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dewan yang mulia, kerajaan pada hari ini amat kesal dengan pembuatan di meja perwakilan pembangkang. Kerana apa? Mereka pada hari ini ibarat sengaja untuk tidak menyelak helai kitab lama. Betapa kitab lama pernah berpesan kepada kita, bagai dara mengambil seni, tangan jangan sesekali kita lepaskan. Mendengar guruh di langit, air di tempayan, jangan kita curahkan. Dewan yang mulia, sebab itu saya percaya kita perlu membetulkan kembali fahaman mereka dan seterusnya menganalisis satu persatu masalah yang dibawakan oleh mereka pada hari ini. Namun sebelum itu, terima kasih Tuan Arif, Tuan Pertua, delegasi kerajaan, proksi bangkangan serta hadirin dan hadirat sekalian yang sudi melapangkan masa. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya hulurkan buat anda kesemuanya. Hadirin saya pada hari ini selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan akan saya lunaskan dua janji hakiki saya. Yang pertama, membidas dan juga meranapkan segala bawaan di meja perwakilan pembangkang. Dan juga yang kedua, memperkukuhkan kembali bawaan kami dalam Dewan Perdebatan. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Jadi marilah kita bergerak terus ke arena pemidasan. Kita boleh rangkumkan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini dengan satu peribahasa. Agak lebih daripada agih, mulut saja berteh, namun isinya kita tidak tahu hilang entah ke mana. Kerana pada hari ini mereka hanya bercakap lebih seperti berteh, namun isinya kita lihat kosong semata-mata. Kita lihat mereka bawakan sekarang. Sebenarnya mereka
katakan pada hari ini ceritakan hidup Melayu yang kompleks dan juga dinamik. Mereka katakan pada hari ini sastra Melayu ini mempunyai jalan cerita yang lama. Hadirin, apabila jalan cerita yang lama, itulah menarik minat generasi muda. Kenapa? Sastra Melayu mempunyai nilai estetika yang tinggi, di mana nilai estetika yang tinggi inilah yang dapat menarik minat generasi muda, menyebabkan mereka ingin membaca buku tersebut warga dewan. Ini bukan satu keadaan gagal untuk menarik minat, di mana bahasa pustaka terdapat 74% peningkatan dalam dan juga penghayatan dalam pembacaan karya lama warga dewan. Dan juga yang seterusnya, mereka katakan pada hari ini mereka hanya sekadar membaca. Yang warga dewan pada hari ini kami di Meja Perwakilan Kerajaan dan di mana mereka membaca inilah satu keadaan penghargaan dan seterusnya mengangkat kesusasteraan Melayu dan juga mereka mengapresiasikan kesusasteraan Melayu dan seterusnya menjawab kepada usul bawaan kita pada hari ini. Dan seterusnya mereka katakan generasi muda pada hari ini lebih tertarik dengan video dan juga animasi. Warga dewan, tahu atau tidak, di Astroceria juga terdapat beberapa animasi yang telah diadaptasi daripada karya sastra Melayu, iaitu seperti Bawang Putih Bawang Merah, Suatu Kala dan juga pelbagai lagi. Dan di mana karya-karya inilah yang dapat menarik minat generasi muda dan juga kanak-kanak untuk lebih menghayati dan juga menghargai karya sastra kepada yang pertama di Meja Perwakilan pada hari hilang. Dan juga mereka katakan pada hari ini minat membaca semakin menurun. Warga dewan, sebenarnya kita tidak semakin menurun. Menurut Jabatan Perayaan Malaysia, yang di mana minat membaca di dalam generasi muda semakin meningkat, iaitu sebanyak 69% berbanding keadaan sebelumnya, iaitu hanya sekadar 50%. Keadaan inilah menunjukkan mereka ini menghargai dan juga semakin cakna karya sastra yang dibawakan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. Dan seterusnya, mereka katakan pada hari ini inilah yang menurunkan minat membaca mereka. Warga dewan, sebenarnya inilah semakin meningkatkan untuk mereka membaca. Kerana apa? Bila nilai estetika ini yang unik dan juga berbeza berbanding karya-karya semasa, iaitu lebih hedonisme semata-mata dan pada akhirnya tidak mengangkat karya Islamik, dan di mana keadaan inilah yang dapat meningkatkan mereka untuk lebih menghargai karya sastra. Dan seterusnya, kata mereka, karya sastra merosot dalam kalangan remaja. Warga dewan, tahu atau tidak, kita masih lagi ada komponen Komsas, iaitu komponen sastra Melayu di dalam subjek bahasa Melayu, dan di mana pada hari ini murid-murid belajar memahami dan juga menghargai apa itu komponen sastra dan seterusnya meningkatkan lagi bacaan mereka, iaitu sebanyak 24 buku setahun yang dibawakan oleh yang kedua di Meja Perwakilan Kerajaan. Dan juga yang seterusnya, mereka katakan pada hari ini definisi kami hanya sekadar nyatakan lisan dan keindahan bahasa, tapi kami tidak nyatakan dalam hujah-hujah kami. Warga dewan, sebenarnya dalam hujah pertama telah pun kami sentuh, di mana pada hari ini dasar pendidikan negara, iaitu memberikan literasi dan juga kecaknaan terhadap variasi seni sastra Melayu dalam kalangan remaja. Dan seterusnya, mereka katakan budaya luar masuk ke dalam budaya kita, tapi pernahkah mereka terangkan apakah budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita? Tidak pernah, warga dewan. Dan sebab itu kita boleh tolak pembiasan mereka pada hari ini. Dan seterusnya mereka katakan semata-mata, warga dewan, tahu atau tidak, kami pada hari ini, rasional kami pada hari ini iaitu melihatkan kepada keberkesanan usaha-usaha yang telah pun dibawakan oleh kerajaan, dan di mana pada hari ini hujah-hujah kami bertepatan dengan rasional yang kami bawakan pada hari ini. Dan sebenarnya pembangkang pada hari ini gagal untuk membawakan pendirian mereka, dan seterusnya lantas kita boleh tolak terus hujah-hujah mereka. Kerana apa? Mereka tidak ada pendirian teguh dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita tinggalkan meja perwakilan pembangkang yang penuh dengan kaca-kaca pemalsuan dan juga bergerak terus kepada meja perwakilan kerajaan yang lebih murni pembawaannya. Sebelum saya teruskan, saya silakan satu. Diam tanda setuju bermaksud mereka bersetuju dengan pembawaan kerajaan pada hari ini. Baiklah hadirin, dalam hujah pertama di bawah lembaga kata pelaksanaan dasar kerajaan yang strategik
kesusasteraan Melayu, dan di mana dalam macam yang telah kami ceritakan kepada anda, iaitu dapat kita bernilai, iaitu pertama, dasar pendidikan dalam memberi literasi dan perencanaan kesusasteraan, dan juga yang kedua, bentuk perhargaan kepada seniman dan juga sastera negara. Dan di mana dalam isu pertama, pendidikan ini telah pun menegaskan untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Kenapa pada hari ini kita telah pengkukuh bahasa Melayu dan kita ingin mengangkat kembali bahasa Melayu kita dalam masyarakat pada hari ini. Dan juga yang kedua, telah pun kami ceritakan kepada anda di mana anugerah sastera negara iaitu terus aktif dan juga diperluaskan, dan di mana keadaan inilah mereka mendapatkan pengiktirafan melalui kriteria bukan sahaja karya tetapi juga pemikiran dan juga kepimpinan dan seterusnya kepada masyarakat yang dapat menarik minat masyarakat pada ini. Bila dalam usaha kedua telah pun kami ceritakan kepada anda yang di mana dalam usaha yang pertama dalam zaman teknologi ini telah pun kami ceritakan kepada anda di media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain-lain telah pun mempromosi mempopularkan karya sastera dan sebagainya, dan di mana mereka menerangkan kembali apakah itu karya sastera dan tidak membuatkan masyarakat kita terpinga-pinga apabila mendengar itu warga dewan. Baiklah, yang seterusnya dalam kesannya kesusasteraan Melayu ini menjadi semakin meningkat, dan juga pada akhirnya ada kesusasteraan Melayu tak dapat dihujan, tak akan dipanas. Ya, warga dewan, kenapa dia dapat lagi penghargaan dan juga penghayatan dalam masyarakat pada hari ini dan seterusnya. Kesusasteraan Melayu tak dapat dihujan, tak akan dipanas. Jadi apa yang saya pinta, mohon untuk terus mencadang. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Adli. Okay, tu je lah kot yang speak kan? Ya. Okay, aku pergi kat komen yang semua ada 4 orang yang speak kan. Okay, Adli, Ani, Dalili, Haziq, Zahab. Okay. Kita pergi personal terus lah sebab aku rasa hari ni daripada nak komen macam semua instead of kita discuss usul. Okay, first kali Haziq. Haziq ada kat sini ke Haziq tak ada? Oh, Haziq tak ada Macam mana komen ni Haziq tak ada? Bagi Haziq seorang kat grup. Dia lagi mana-mana ke? Okay. Hello, Haziq. Guys, sorry guys, internet habis, bateri habis tadi. Oh, ya ke? Okay. Kau dah ready nanti bagi tahu lah. Sebab ni nak start komen dengan kau. Ready? Dah ready dah jumpa dah power banknya. Okay, dah jumpa Okay, dengar Dengar. Okay, aku komen terus lah. Okay, komen aku akan lebih personal terus lah untuk semua orang. Okay, aku start dengan Haziq dulu. Dan aku akan tunjuk terus tau. Aku akan tunjuk kat korang apa yang benda Haziq cakap. Dan aku akan tunjuk kat korang cara korang nak bidas setiap position, setiap yang orang speak tadi. Supaya korang nampak cara nak membidas tau. Okay, kita go Haziq dulu. Okay, Haziq. Aku rasa apa masalah terbesar kau? Aku rasa Tengku pun mungkin sini lain pun pernah je komen benda sama. Kau terlalu ada eagerness untuk membidas weh. Which means dia menyebabkan tim korang jadi tak strong sebab eagerness kau untuk jadi third speaker menyebabkan korang tak ada case pun as ketua pembangkang. Kalau contohlah kau jadi ketua pembangkang, apa yang kau kena faham? Penting untuk ketua pembangkang adalah mematikan kes kerajaan.
Tapi kau tak boleh macam semua benda kau nak bidas. Tu adalah kerja hakiki third speaker. Kalau ada bidasan-bidasan kalau kau rasa remeh, better untuk kau pass kepada kawan kau yang third instead of kau bawa dekat first. Sebab kau akan makan banyak masa dan dia menyebabkan kes kau tak nampak. Bila kes kau tak nampak sebab kau just bidas, orang akan macam, okay, pembangkang tak setuju kerajaan cakap ni. Tapi apa yang pembangkang nak bawa sebenarnya? Dia jadi macam tu lah, dia jadi tak best. Sebabnya kau tak ada case basically. Tak ada case, rational tak ada. Macam mana cara untuk korang bertembung dengan kerajaan? Format ataupun kalau aku as ketua pembangkang, okay, mula kau bidas, tapi kau kena ada untuk bertembung dengan perwakilan kerajaan. Di meja perwakilan pembangkang, kau kena cerita macam tu. Di meja perwakilan pembangkang, kami akan menafikan usul melihatkan kepada apa. Dan kami akan menyambut beban bukti yang dituntut oleh perwakilan kerajaan. Contohnya bila kerajaan tuntut macam nak debat ikut pemegang taruh kan kerajaan dengan rakyat. Kau kena sambut benda tu ataupun kau kena cakap macam kalau kau tak nak sambut, kau nak bawa macam mana? Sebab kes kau dia jadi tak clear. Adakah kau nak bawa keadaan tak lekang dek panas tak lekuk dek hujan tu adalah tak utuh tu macam mana sebab makin kurang ke? Adakah keadaan tak lekang dek panas tak lekang dek utuh tu sebabkan ada kemerosotan? Benda tu yang korang kena bagi tahu. Sebab kes korang tak clear. Tu satu, tak clear dari segi kau nak bawa macam mana. Kau nak bawa tentang apa pun, adakah kau nak bawa ikut pemegang taruh juga sama kerajaan ke atau kau nak ikut masalah ke, tu pun tak clear juga. So penting untuk kalau ketua pembangkang, make sure kau ada kes. Tak kisahlah bidasan kau sharp ataupun bagus macam mana, bila kau tak ada kes, kau macam tak ada, kau macam kalau dekat laut tu, kau macam ombak je. Ombak yang memukul kapal-kapal tapi kau pun tak ada kapal. Gebar analogi aku, benda lah. Tapi ya macam tu point dia. Which kenapa penting untuk dia. Bidasan, korang 8 minit kan, cuba untuk limitkan bidasan kau jadi 4 minit je. Sebab kau ada seminit kau untuk bagi tahu kes korang, 3 ke 2 minit setengah untuk kau nak bagi hujah. Walaupun hebat macam mana bidasan kau, aku faham je sebab aku jadi third speaker. Dulu aku masa sekolah pun aku first speaker juga. Tapi aku end up jadi third speaker sebab aku ada masalah ni lah. The eagerness nak membidas tu. So aku faham je masalah kau ni. Tapi tak nak kau kena buat sesuatu lah. Dia akan menyebabkan korang kalau kau jadi pembangkang, korang akan macam jadi lubuk sikit lah. Korang nak kena tunggu gulung baru nak ni. Lagi kalau korang jumpa third speaker yang kuat dekat tim lawan, bila kau dah strong bidas tapi kau jumpa third speaker yang bidas yang strong juga, dia akan menyebabkan korang akan ada tendensi untuk lemas. Which aku rasa sebab tu lah, mungkin aku tak tahu Segamat macam mana, tapi aku dengar Segamat third speaker kuat kan. Benda tu boleh jadi a possible point jugalah. Sebab case development tu sendiri tak ni sangat. Okay, faham Faham? Kita pergi satu-satu benda yang kau bidas. Aku membidas apa yang kau bidas. Ni adik-adik semua take note lah. Sebab kita nak ajar, sebab aku main pun. Okay, so kalau contohlah second speaker tadi dah Lily kan. Okay, bila kita membidas, kita bukan, okay aku ajar korang semua. Kita membidas, kita bukan membidas sekadar bidas apa yang kita dengar tau. Bidasan ni, selain pada bidas apa yang kita dengar orang cakap, kita kena dengar juga apa yang orang tu tak cakap. In which apa yang aku buat tadi dekat Haziq lah. Sebab tu kalau aku jadi second speaker, benda first yang aku akan bidaskan. Okay, aku jadi Timbalan Perdana Menteri kan. Hadirin-hadirat sekalian, saya boleh ibaratkan perwakilan pembangkang ni ibarat sekadar tukus sebatang. Bunyinya, aku dah lupa apa bahasa macam mana kan. Sekadar kuat bunyi, tukulnya bertalu-talu. Sebab segala pembidasan yang diceritakan oleh pembangkang hari ini tidak relevan. Akibat daripada pembangkang sendiri tidak ada kes perdebatan. Tak kala usul perdebatan pada hari ini menuntut kita untuk berdebat tentang adakah keadaan apresiasi kesusastraan Melayu utuh ataupun tidak utuh. Itu tuntutan kerajaan. Tetapi pembangkang gagal untuk menyambut baik hasrat kerajaan untuk memperdebatkan usul ni. Sebab itu kita tidak pernah dengar di meja perwakilan pembangkang apakah keadaan penilaian pembangkang terhadap usul perdebatan. Adakah mereka ingin membawakan tak lapuk dek panas, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas ini melihatkan kepada keadaan tidak utuh, keadaan semakin merosot ataupun macam mana? Keadaan ini tidak pernah jelas sehingga ke akhir perdebatan. Benda tu yang first korang kena bawa. Faham So bidasan kena ingat, jangan just kau dengar ni, kau kena buat checklist juga. Adakah dia buat lagi rational? Macam mana cara dia bawa usul? Adakah macam segala macam definisi itu disambut baik ataupun ditolak ke atau dibidas? Benda tu yang kau kena clear dalam bidasan.
Adakah beban bukti yang kerajaan tuntut diorang jawab ataupun tak? So kedua, tak kala kerajaan tuntut pembangkang untuk menjawab keadaan beban bukti usul ni melihatkan kepada usaha yang tak berkesan daripada 25 tahun. Mereka tidak pernah menjawab perkara ini. Okay, tu first. Okay, kedua, kalau korang tengok betul-betul kes Haziq tadi, kalau korang dengar kata kunci hujah korang, apa kata kunci hujah korang tadi? Sekejap, aku dapat sikit je. Okay, macam contohlah tak nak sentuh betul-betul. Apa kata kunci hujah korang Macam usaha-usaha, tapi okay, the gist dia pengguna semakin menghilang. Okay, itu yang first Yang kedua? Izam yang kedua Izam. Apa? Oh, Hujah ni. kedua. Hujah kedua jap. Ni. Tidak menepati zaman moden. Okay. Sebab aku bagi tips Macam contoh, kalau kita menganalisis kata kunci, daripada kata kunci hujah pertama dan hujah kedua pembangkang, ini bukan satu bentuk kata kunci melamakan usaha yang gagal. Ini adalah keadaan sekadar status quo atau sekadar keadaan cabaran semasa yang memang kita perlu hadapi. Memang hari ini kita perlu akui, disebabkan ada cabaran-cabaran, kita depan cabaran pengguna yang menghargai ini akan semakin hilang kalau kita tidak buat satu usaha. Yang kedua, memang hari ini kita ada keraguan untuk kesusasteraan ni menepati zaman moden ataupun tak. Tapi adakah dia menamakan usaha kita gagal? Tidak. Benda tu kau kena bidas. Sekadar benda-benda keadaan masalah tidak menggambarkan pun ia ada satu apresiasi berjaya atau utuh ataupun tidak. Sebab itulah tuntutan kami di perwakilan kerajaan, kami tuntut pembangkang. Tunjukkan usaha-usaha yang tidak berkesan. Apa yang mereka tunjukkan sekadar bentuk masalah sahaja. Okay, faham Dan pembangkang pun next time, untuk kes korang lagi strong, korang tak boleh macam sekadar korang nak bidas kita orang cakap pasal usaha-usaha kita tak berkesan pun. Tapi korang pun tak tunjuk apa usaha-usaha dan berkesan ataupun tak. Sebab korang tunjuk masalah-masalah yang ada je. Faham Faham. Okay. Faham. Untuk kes korang lagi strong, aku cadangkan macam tu. Okay. Dan tu cara untuk bidas diorang dari segi macam aku bagi tahu tadi instead of bidas apa yang diorang cakap. Okay, faham yang lain? Faham. Okay, good. Faham. Okay. Kedua, kita tengok apa yang Haziq cakap. Okay, first kali Haziq kata hari ni penggunaan media sosial rakyat lebih macam tahu, lebih cakna ataupun lebih mengetahui budaya-budaya media sosial. Macam contohnya kau bagi macam contoh tung sahur lagi popular, lebih dikenali berbanding ni kan. Okay, bidasan tu valid je, betul je. Tapi kalau kau jadi kerajaan, kalau kau nak bidas macam benda tu senang je. Kau cakap je lah, hadirin, hari ni, usul pada hari ni bukanlah satu bentuk usul perbandingan. Adakah hari ni kita nak tuntut rakyat, kami kena buktikan rakyat lebih mengenali kesusasteraan berbanding budaya-budaya luar. Keadaan ini tidak pernah menjadi tuntutan usul. Tak kisahlah rakyat tahu tung sahur ataupun tak tahu. Asalkan rakyat mengetahui tentang kesusasteraan Melayu, ia sudah cukup membuktikan usul perdebatan hari ini boleh diterima. Jadi sebenarnya tuntutan pembangkang hari ini tidak relevan pun untuk kita nak bincangkan dalam perdebatan. Sebab usul perdebatan tidak pernah ada tuntutan untuk rakyat lebih tahu yang mana. Contohlah hari ini hadirin hadirat, hari ini dalam sekolah hari ini kita belajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Adakah hari ini bila seorang pelajar lebih power matematik berbanding dengan sains, adakah dia melamakan pelajar ni tak tahu sains? Mestilah pelajar ni tetap mengetahui semua benda. Maksudnya semua benda boleh bergerak selari sahaja. Selagi mereka mengetahui dan mempunyai kecaknaan kesusasteraan Melayu, tak kisahlah penguasaan dia lebih rendah ke apa, ia masih lagi tetap keadaan yang baik sahaja. Faham Tu satu angle korang boleh bidas untuk point tu lah. Okay, faham? Okay, lepas tu kita tengok lagi apa yang Haziq bidas. Okay, contoh lah, macam kerajaan hari ni macam kata, isu dia rakyat sekarang kurang macam membaca karya-karya kesusasteraan, kurang membaca lah kan. Memanglah hari ni orang memang kurang membaca buku. Sebab hadirin sekalian, segala bentuk bahan-bahan bacaan hari ni telah kita modernkan, telah kita mengelektronikkan, aku tak tahu term dia apa, menjadi konten-konten dalam media sosial. Dan juga sebab itulah hari ini di meja kerajaan kami gambarkan 3 bentuk nilai-nilai kesusasteraan ni adalah melalui lisan, melalui tulisan dan juga melalui apa aku cakap tadi aku terback pula dah.
Keren. Okey, dan juga usul keindahan bahasa. Maksudnya, segala penghayatan dan pengamalan kesusasteraan ni adalah bukan daripada kita membaca tulisan-tulisan saja, tapi apabila kita kita menggunakan keindahan bahasa dalam kehidupan seharian, apabila kita mendengar secara lisan pantun, syair dan sebagainya, dan dalam media-media dari segi macam hiburan, dari segi macam contoh macam yang siapa cerita tadi, ada cerita-cerita, ada benda-benda tu. Itu pun adalah masih lagi satu bentuk penghayatan. Jadi saya kira sebenarnya pembangkang hari ini yang tidak mengetahui bentuk-bentuk karya-karya kesusasteraan. Apabila kurang baca, terus mereka kata kesusasteraan kita tidak dihargai. Faham? Tu angle satu lagi angle korang boleh consider lah. Okay, tengok lagi. Okay, satu lagi Haziq kata, kesusasteraan tidak guna dalam komunikasi harian. Okey. Yang ni macam korang boleh je macam nak remehkan bidasan ni. Hadirin-hadirat sekalian, saya kira bidasan mereka ni kelakar tak kala mereka kata kesusasteraan tidak guna dalam komunikasi harian. Anda nak tuntut kita ni dalam conversation ataupun dalam komunikasi kita dekat pasar, dekat warung, kita nak gunakan pantun dan syair ke untuk bersembang baru anda kata kita menghargai kesusasteraan? Ini adalah perkara yang tak logik. Sebab itulah tuntutan anda ni macam anda tuntut syurga jatuh daripada langit untuk baru terbukti apresiasi itu berlaku. Sebab itulah kami dah gambarkan keadaan kesusasteraan ini adalah dalam bentuk seni-seni kecantikan bahasa juga, dan juga asalkan kesusasteraan ini masih lagi penghasilan karya dihasilkan, masih lagi dipersembahkan, ia juga adalah satu bentuk kesusasteraan dihargai. Tak perlu tunggu untuk pantun, syair, gurindam digunakan dalam komunikasi baru kita kata ia adalah satu bentuk kita mengapresiasi. Okay, faham? Faham. Faham Tu cara untuk korang bidas. Korang kena fikir logik tau cara nak membidas ni. Adakah macam logik kita nak guna syair untuk kita bersembang? Dan adakah baru kita guna syair baru kita kata baru apresiasi? Mestilah tak. Sebab cara apresiasi ni ada macam-macam cara. Contoh kalau kau ada girlfriend, macam kau nak apresiasi girlfriend kau, adakah kau bagi bunga tu adalah satu-satunya cara untuk kau nak apresiasi? Mestilah tak. Boleh jadi kau bagi coklat ataupun boleh jadi kau spend time dengan girlfriend kau. Tu point dia. Okay, korang tak boleh limitkan skop pemikiran korang pada satu angle je. Okay. Okay, jom kita tengok lagi apa yang Haziq cakap. Tak pernah sentuh bentuk-bentuk seni lisan. Ni yang bidasan di awal tadi. Okay. Yang tu macam aku rasa tak penting sangat pun, tapi okey lah. Okay, usaha-usaha sejak 1990 tak pernah tengok kesan. Okay, aku suka lah bidasan yang tak tengok kesan ni. Sebab tu aku saja je buat usaha-usaha je walaupun aku buat fashion dan keberkesanan. Lepas tu okay. Nilai estetika suka difahami. Okey, ada juga Haziq kata pasal estetika suka difahami sebab rakyat perlukan hiburan bersifat pantas. Yang ni cara korang nak bidas, korang macam boleh cakap macam hadirin-hadirat sekalian, saya kira inilah masalah perkiraan pembangkang. Mereka ni sebenarnya pemikiran kefahaman diorang tentang kesusasteraan ni adalah jumud. Sebab bagi mereka, segala bentuk kesusasteraan ni adalah segala bentuk hasil-hasil kesusasteraan ini adalah segala bentuk hasil-hasil yang bersifat kompleks semata-mata. Sedangkan kesusasteraan kita ni ada pelbagai variasi. Kita ada variasi kesusasteraan yang kompleks seperti proses tradisional, tapi kita ada juga kesusasteraan yang bersifat lebih mudah, mengikut bahasa-bahasa setempatan, bahasa-bahasa semasa yang lebih mudah difahami. Jadi saya kira benda ni tidak kompleks dan boleh saja difahami. Contohnya paling simple, pidato yang baru berlangsung hari tu. Banyak je menggunakan elemen-elemen moden. Kita asimilasi gunakan jenaka. Kita masa tu pun kalau korang tengok pidato Aina Batrisha tu kan, dia sebut tuntung sahur lah bagai. So benda tu adalah benda yang lebih dekat dengan masyarakat dan masih lagi mengekalkan nilai kesusasteraan Melayu tu. Okay, faham Okay. Lepas tu versionnya okay, bagus lah tu versionnya. Kalau macam contoh lah pembangkang tadi bidas kata tunjuk usaha je tak tunjuk keberkesanan. Kau bidas je cakap kami tunjuk mana ada, kami tunjukkan saja keberkesanan apabila ada penyertaan yang tinggi, apabila ada sambutan yang baik, itulah keberkesanan. Okay, contohnya kau goreng macam tu je lah. Okay, faham kau kena nafikan je lah benda yang diorang tu kan. Okay, kesusasteraan tak guna dalam okay, ni dah.
terluncur perkukuh bahasa Inggeris. Okey, macam tadi Haziq ada katakan, terpacul dari mulut Perdana Menteri cakap perkukuh bahasa Inggeris juga. Jadi maksudnya bila perkukuh bahasa Inggeris tak martabat bahasa Melayu. Jadi korang boleh bidas macam, saya pelik sebenarnya dengan kenyataan pembangkang. Adakah hari ni disebabkan dasar kita sekadar ada kita memperkukuhkan bahasa Inggeris, bermaksud kita tak memartabatkan bahasa Melayu? Sebab dasar kerajaan dalam kita nak memartabatkan bahasa Melayu dan kita memperkukuhkan bahasa Inggeris, maksudnya bukan kita ingin meminggirkan mana-mana bahasa, tetapi usaha kita untuk mengangkat kedua-dua bahasa ini bergerak secara selari. Maksudnya kedua-dua ini boleh sahaja berlaku serentak dalam keadaan berbahasa Inggeris kita mengukuhkan, tapi usaha kita memartabatkan kesusasteraan masih lagi berlaku dan berjaya sahaja. Ini tidak melambangkan pun apa-apa bentuk kegagalan. Okey, contohnya macam tu. Okey, lepas tu apa lagi aku tengok tadi? Okey, sekadar hafal teks. Okey, aku rasa aku dengar juga kat belakang-belakang tadi ada speaker lain cakap-cakap pasal isu hafal teks ni kan. Tapi okey, aku rasa ni kot Dalili kot ada bidas tadi pasal kita tak hafal teks pun kan. Dalili cakap macam tu Betul. Okey. Betul. Okey, angle aku cadangkan selain pada kau boleh nak bidas macam tu, kau boleh je cakap macam ni. Okey, first kali kau katalah, saya ragui sebenarnya kerajaan hari ni, tak kala pembangkang hari ni, tak kala pembangkang kata, kita sekadar dalam pertandingan semasa hari ni kita sekadar hafal teks. Hari ni hadirin-hadirat, dalam keadaan kita berdebat sekarang ni pun, walaupunlah awal-awal masa kita masuk debat mungkin kita belajar untuk hafal teks. Adakah hari ni Haziq bercakap Haziq hafal teks? Adakah hari ni saya bercakap saya hafal teks? Tidak. Sebab inilah hasil-hasil daripada kita hafal teks. Akhirnya kita belajar untuk bercakap dan berkomunikasi, mengangkat kesusasteraan Melayu secara spontan. Dan sekalipun begitulah, kalau untuk segala bentuk persembahan seperti pidato, puisi, kalaulah kita hafal teks sekalipun, adakah menghafal teks melambangkan kita tidak menghayati segala bentuk kesusasteraan ni? Saya kira tidak. Sebab perkara ini adalah satu perkara subjektif untuk kita nilai. Dengan kita menghafal teks ini dah, kita memahami maksud-maksud segala bentuk mesej yang digambarkan ataupun mesej yang ingin diangkat dalam teks-teks persembahan kesusasteraan kita. Sebab itulah bila kita menghafal teks sekalipun, untuk kita nak mengimplementasikan intonasi dalam persembahan kita, akhirnya kita masih lagi memerlukan penghayatan dalam teks kita. Inilah bentuk kesusasteraan yang diangkat dan dimartabatkan tak kala penghayatan ini berlaku. Faham? Okey, soalan sila. Bang, apa maksud dia berbentuk subjektif tu? Okey, bentuk subjektif ni maksudnya macam, okey, contohlah kau cakap macam kau suka orang kan. Bukan. Sekejap, sabar, bagi aku bagi contoh yang lagi simple. Okey, kau contohlah aku cakap Tengku lagi besar daripada Haziq. Okey, keadaan besar ni dia subjektif. Kau tak tahu pun besar dari segi apa. Macam mana kita nak ukur besar? Maksudnya macam kita nak menilai hati seseorang, orang tu memang betul-betul menghayati ataupun tak. Dia adalah satu bentuk subjektif. Tak acik lah anda kata sekadar dia hafal, anda kata dia tak menghayati teks dia tu sendiri. Faham tak? Sebab tu dah, bila satu benda nak menilai tu adalah subjektif, cara untuk kita menilai benda tu adalah kita dengan menilai secara objektif. Objektif ni adalah benda yang kita boleh nampak. Benda yang kita boleh nampak dan dengar dengan panca indera kita. Sebab itulah untuk kita menilai dia menghayati ke tak, macam mana bila dia sekadar menghafal sekalipun, masih lagi ada nak implementasikan intonasi dalam persembahan. Dan keadaan itulah melambangkan dia menghayati. Faham? Faham. Okey, faham So tu cara untuk kau bidas. Bagi aku hafal tak jadi satu isu pun. Hafal tak bermakna kita tak menghayati. Okey, faham Okey. Tu. Okey, struktur hujah. Sebabkan hujah Haziq tadi sekejap sangat, so aku rasa tak habis sangat dengan hujah dia dan aku tak dengar struktur sangat lah. Struktur, apa yang aku selalu ajar Tengku, aku ajar Mika dulu, struktur hujah korang kena ikut, aku tak tahu dia Tengku ajar flow ke tak, tapi aku rasa Tengku akan ajar benda lebih kurang je dengan benda aku ajar. Tapi pastikan hujah kau kena ada struktur. Contohlah kalau jadi pembangkang, hujah dia, kalau untuk usul macam ni, jis hujah korang selalunya korang kena cerita dulu. Hari ni kita memang ada masalah. Contohlah hujah korang tadi pasal penggunaan semakin menghilangkan. Maksudnya pengguna kesusasteraan semakin hilang. Bagi tahu fakta apa status quo semasa kesusasteraan semakin kurang. Okey. Dalam keadaan pengguna semakin hilang ni, apa usaha masing-masing kita buat? Kau kena cerita benda juga. Ada usaha-usaha.
Tapi usaha hari ini menemui kegagalan sebab usaha-usaha yang tidak berkesan, usaha-usaha yang bersifat lemah, usaha-usaha yang bersifat terlalu selektif. Paling-paling korang ambil je lah macam usaha-usaha kita tadi terlalu sekolah saja, terlalu bersasar, usaha-usaha macam seniman tadi. Orang akhirnya kalau kita appreciate pun lah karyawan-karyawan sastrawan, adakah dia menyebabkan orang semakin kenal? Okay, tak apa. Haziq yang komen dah nak habis dah. Okay, tapi basically macam tu lah. Okay, bagi structural. Okay, aku rasa habis dah komen Haziq. So, junior, tu cara untuk korang membidas. Korang first kali korang tak boleh bidas semberono je macam, oh apa dia cakap kau bidas macam tu. Kau kena cakap juga apa benda dia orang tak buat. Dan cara kau menilai macam tu lah. Bila korang, kan aku ajar, membidas kena ada apung, cantas dan ganti. Kau apungkan dulu dia orang cakap. Hari ni kerajaan kata macam ni. Kami ragui perkara ni. Kata kau kena guna logik. Logik ke hari ni kita nak semua orang berpantun dekat pasar? Tapi adakah dia melambang, kalau orang tak berpantun sekalipun, adakah dia melambangkan kita tak mengapresiasi? Kita masih lagi mengapresiasi sebab ni. Faham Okay, dalili, isu dalili tak banyak bidasan lah. So aku dah bagi benda bidasan ni, kau kena slow-slow belajar membidas lah. Okay. Kejap Okay. Alah, aku tak faham dah apa aku tulis. Dali, boleh tak cerita kat aku yang tadi Golindam tu kau cakap pasal apa? Ingat tak? Yang bidas ke hujah tu? Apa dia? Bidasan. Macam ada cakap Oh, pasal yang tu, okay. jap. KP ada cakap yang tak gunakan pantun, puisi dengan gurindam tu, tapi saya cakap ada je orang gunakan dalam ucapan pada hari ni. Macam tu. Okay. Yang tu angle tu okay. Cuma macam kau extend tadi je lah. Dan macam kau cakap, saya ragui sebenarnya dia tak digunakan. Mungkin kau nak cantikkan ayat dia, mungkin kau cakap, kau kena bagi contoh bila dia digunakan. Contohnya macam dalam majlis kahwin. Majlis kahwin hari ni kita letak seloka, kita letak pantun. Dalam ucapan-ucapan majlis perasmian pun kita letakkan nilai-nilai ni. Inilah lambang kesastraan kita masih. Kau bagi contoh situation. Faham Okay, so tu dalili. Dan hujah pun aku rasa point dia adalah untuk structural jugalah. Kau kena hujah kau lagi structural. Macam aku rasa aku pernah ajar sebelum ni. Paling-paling kau pakai imbakub lah. Okay, macam aku ajar cabaran semua tu kan. Okay. Itulah, tapi aku tak nak kata hujah sangat lah sebabnya ni lebih pada bidasan. Okay. Next, siapa lagi lepas tapi dalili Malaysia banyak membidas tau. Tips aku, dalili nanti akan jadi first kan kerajaan dengan pembangkang kan? Betul. Apa dia? Betul. Betul kan? Kalau jadi ketua pembangkang buat macam aku ajar tadi. First kali kau kena tengok, kau kena respon dengan definisi dia dulu. Apa definisi yang kau rasa tak terima ke apa? Dan kau kena tengok kes diorang macam mana. Kau kena macam cakap apa masalah rasional diorang. Lepas tu kau bidas satu-satu lah. Lepas tu before kau masuk hujah, kau kena bawa bagi tahu kes kau macam mana. So komen aku kalau KP sama macam Haziq tadi. Faham Untuk bertembung dengan perwakilan kerajaan di meja perwakilan pembangkang, kami akan kami tidak bersetuju dengan usul melihatkan kepada apa. Kami akan bawa usul macam mana. Okay, faham Macam saya nak bidas aku tadi pun macam boleh je kalau kau contohlah kau jadi jadi ketua pembangkang kan. Mungkin boleh bidas kayu ukur aku tadi macam dari segi aku cakap modernisasi ni kan. Modernisasi ni lah menyebabkan macam ada masalah macam tak selesai, macam lagi susah. Okay, anyway, habislah dulu dalili. Okay, next Izham. Okay, sekali Izham, intro kau intro apa tadi, hidup sekadar hidup bagan. Aku rasa banyak kali dah aku dengar intro ni daripada kau. Okay, tapi tak kisahlah kan. Tapi intro tu, cubalah relatekan dengan perdebatan tu. Macam, kau macam, okay, kalau hidup sekadar hidup, Khinzy juga hidup. Kalau debat sekadar debat, orang jahil juga boleh berdebat. Sebelum itu, terima kasih Tuan Dipertua. Macam,
Kau tak ada pun macam bilikkan dengan debat tu sendiri. Macam contohlah kalau aku nak guna intro tu kan, hadirin-hadirat sekalian, kalaulah hidup Pesah Hamka pernah berkata, kalau debat sekadar berdebat, orang jahil juga berdebat. Sebab saya kira perdebatan hari ini jadi tidak ilmiah sebabnya segala yang diceritakan oleh pemangkah dia bersifat jahil. Sebab itulah macam cuba bilikkan macam tu sikit ke. Tapi janganlah guna, aku sadarkan yang guna intro ni lah. Aku macam rude sikit lah kalau guna intro macam ni dekat PPM ke atau KPM. Nanti judge tak suka. Kalau kau dah debat EU tak apalah, tapi debat KPM tak payah. Okay? Tapi cuba bilikkan dengan tim lawan ke, bilikkan dengan usul ke. Faham Okay. Faham? Jom kita sambung tengok apa bidasan kau. Sekejap. Aduh, kenapa aku tak faham tulisan aku lah. Izham second speaker kerajaan kan? Pembangkang kan? Ya. Sekejap. Okay, aku rasa kau ada cakap tadi satu benda pasal macam kesusasteraan macam dipopularkan media kan. Kau cakap macam kesusasteraan hari ni macam tak kita tak nampak pun sebenarnya bentuk-bentuk kesusasteraan yang dipopularkan media. Sebab aku kata sosial macam dalam media sosial pun macam sekadar macam dia bersifat macam individual, macam tak semua orang dekat media sosial buat puisi ataupun buat benda-benda macam tu kan. Okay. Betul. Yang tu cara untuk korang semua nak bidas point ni, kau macam tuntut macam ni. Saya kira sebenarnya tuntutan perwakilan pemangkah ini sangat pelik. Ada nak tuntut 37 juta rakyat Malaysia menjadi ahli puisi ke baru anda nak kata kita mengapresiasi kesusasteraan Melayu? Sekadar ada sebahagian golongan masyarakat buat, sudah pun melambangkan hari ini kesusasteraan kita diapresiasi. Sebab hari ini dalam keadaan kita masih lagi ada sebahagian sahaja masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai untuk kesusasteraan, tapi masih lagi mendapat respon-respon masyarakat. Macam mendapat sokongan, mendapat tontonan. Lepas tu bagilah contoh macam contoh nak bidah Izham lah. Sebab itulah hari ni kita tengok banyak media sosial hari ni menjadi Insta famous, menjadi TikTok famous sebab yang menggunakan konten-konten puisi. Paling simple macam tengok content creator macam Zidane Aziz. Zidane Aziz kan dia buat dia macam gunakan bahasa-bahasa klasik dan berpantun semua kan. Tapi orang semua tengok dia. Tu adalah bentuk orang macam cakna dan berminat dengan literasi. Sekadar tak semua buat, tak melambangkan pun kita tak mengapresiasi benda tu. Okay. Lepas tu macam tadi ada bidasan cakap pasal, okay, aku suka bidasan pasal mentor-mentee kan. Kita kerajaan sekadar cerita mentor-mentee tapi tak cerita pun buat macam mana mentor-mentee ni, kesan dia macam mana. Okay, aku suka je bidasan tu. Tapi kalau kau jadi tim lawan dia, kau reply je balik. Kalau contohlah ada benda-benda yang teammate kau tak sempat cerita, kau sambung je cerita dia macam berkesan je. Kau buktikan fakta lain. Kami boleh buktikan bagi fakta pasal mentor-mentee ni berjaya menarik untuk macam mempelajari kesusasteraan sebab berapa ramai sastra dihasilkan setiap tahun disebabkan oleh mentor-mentee sastrawan ni. Okay, itu cara untuk bidas. So, bagi fact. Okay. Lepas tu, ni yang menarik. Okay. Izham ada kata murid-murid sekadar hanya melihat buku rujukan dan tanya soalan tapi tak cuba untuk memahami pun karya-karya sastra negara, karya-karya sastra. Yang ni, korang simply je macam kata, hadirin sekalian, saya kira penyataan Timbalan Ketua Pembangkang ni kelakar. Mereka kata pelajar-pelajar hari ni tak cuba memahami dan sekadar ingin bertanya dan sekadar melihat buku rujukan. Saya nak tanya kepada anda semua, hari ni kalau saya tak faham satu soalan dan saya tanya, adakah keadaan tanya ni menamakan saya bersifat jahil dan bersifat tak mengambil berat ataupun tak bersifat cakna terhadap benda yang saya tanya? Keadaan saya tanya ni lah melambangkan saya ingin tahu. Saya ingin cuba memahami dengan lebih baik tentang sastra-sastra negara. Maksudnya, keadaan kita bertanya soalan, keadaan kita melihat buku rujukan, inilah keadaan usaha-usaha semasa masyarakat untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan sastra negara. Jadi saya kira
Tak kala mereka kata kita rakyat, murid-murid banyak bertanya, mereka yang menyokong usul perdebatan. Mereka setuju. Pelajar-pelajar ingin memahami dengan lebih mendalam tentang sastera negara. Faham? Faham Faham. Macam contohlah, betul tadi kan DJ Z lalu tanya macam tu. Tanya sebab tu kau jawab tanya sekadar tanya. Takkanlah tanya sekadar tanya, takkanlah orang nak tanya soalan dia sekadar tanya. Contohlah kita tanya, boleh makan tak? Adakah kita tanya boleh makan tak tu sebab kita macam tanya je boleh makan ke tak, bukan kita nak makan ke apa. Tanya boleh makan ke tak tu maksudnya kita nak makan lah. Faham Secara analogi bodoh je macam tu je lah. Okay Faham. Okay. Dan sebelum kita masuk jap. Ni Adli ke ni Jap. Okay, ni hujah Izham kot. Hujah pasal tak menepati zaman moden kan. Okay. Ya. Aku ajak Ya. korang cara untuk bidas hujah. Okay, ni especially penting untuk third speaker. Okay, third speaker, tips aku bila kau membidas hujah, okay, kau kena partitionkan bidasan kau kepada dua dulu. Satu, kau kena bidas konsep kerajaan ataupun konsep pemangkang, ikut timbangan korang lah kan. Bidas konsep tu maksud bidas dia punya isu-isu yang berbangkit lah, macam pendirian, isu-isu yang macam antara bidas-bidasan diorang. Tu ada bidasan konsep. Dan kedua ada bidasan hujah. So bidasan kau kena structural macam tu. Kau tak boleh macam apa aku tengok kelemahan Adli tadi. Kau ada bidasan tapi bidasan kau macam berterabur. Kita tak tahu kau tengah bidas apa. Kau tengah bidas hujah ke, kau tengah bidas konsep. Cara aku, kalau contoh lah kan, okay, aku jadi third untuk bidas kes aku sendiri kan. Kes perwakilan, sekejap aku kena tengok balik teks ni sekejap. Dalili tadi yang ni. Okay. Contohlah aku jadi third speaker ni kan, third speaker pembangkang lah kan. Aku jadi third speaker pembangkang. So aku intro macam biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selaku perwakilan pembangkang pada hari ini, suka untuk saya membidas kes perwakilan kerajaan. Masalah, okay, secara rumusan, terdapat 3 permasalahan utama dalam kes perwakilan kerajaan pada hari ini. Masalah pertama dalam kes perwakilan kerajaan adalah hari ini apabila saya kira perwakilan kerajaan masih lagi gagal untuk membuktikan kepada seisi dewan rasional perdebatan mereka. Tak kala hari ini tuntutan mereka dalam perdebatan, mereka ingin membuktikan keberkesanan usaha-usaha semasa. Tetapi apa yang kami tuntut sejak awal perdebatan sehingga akhir untuk buktikan biarpun wujud usaha-usaha ini masih lagi tidak berjaya. Mereka tidak pernah menjawab perkara ini. Saya boleh buktikan, contoh mereka kata macam ni kan. Dan so bidah konsep macam tu. Lepas tu bidasan kedua. Hari ni bidasan kedua. Bidasan yang sentiasa berulang dalam perwakilan kerajaan hari ni, apabila hari ni kerajaan kata, jap. Aku nak tengok kertas Adli jap. Kerajaan kata hari ini sastera mendapat tempat di hati ini. Saya ragui hari ini sebab tak kala hari ni mengatakan sastera mendapat tempat di hati masyarakat, ada tak pernah mengukur pun macam mana hari ni penilaian sastera ini mendapat tempat di hati masyarakat. Sebab statement anda ni adalah statement kosong semata-mata. Sebab semenjak pelaksanaan zaman modernisasi, kita lihat pengimplementasian sastera dalam karya hiburan semasa pun semakin berkurang. Okay, so kau cerita benda-benda macam bidasan-bidasan yang naik, tu adalah bidasan konsep. Pendek kata lah kan. Lepas tu contoh kalau ada pencanggahan, so tu dalam bidasan konsep juga. Ketiga, wujud pencanggahan dalam kes perwakilan kerajaan. Tapi aku tak nampak pencanggahan sangat, so aku tak ada nak bagi contoh lah. Okay, so habis bidasan konsep. Dan cuba bidas rasional dia jugalah. Rasional dia orang, tapi kau kena extend bidasan KP lah kalau KP dah bidas rasional kan. Okay, dan sehingga akhir perdebatan, rasional tidak pernah pun disambut baik dan tidak pernah pun diangkat sehingga akhir perdebatan. Contohnya macam itulah. Okay, bidasan hujah. Bidasan kau kena structural tau. Start dengan kata kunci dulu. Okay, kita pergi kepada bidasan hujah perwakilan kerajaan. Hujah pertama perwakilan kerajaan di bawah kata kunci. Pelaksanaan dasar kerajaan yang strategik terhadap kesusastraan Melayu. Okay, kalau aku jadi tip aku, kalau korang bijak sikit ada idea,
daripada kata kunci pun sebenarnya kau dah boleh bidas hujah tau. Okey, saya sebenarnya ragui dengan kata kunci hujah mereka. Sebab dalam kata kunci hujah mereka kata pelaksanaan dasar kerajaan hari ini adalah bersifat strategik. Apakah maksud strategik ni hadirin-hadirat sekalian? Adakah strategik yang mereka gambarkan hari ini meliputi keseluruhan masyarakat, menyebabkan setiap masyarakat menjadi lebih cakna dan mempunyai literasi yang lebih baik terhadap kesusastraan? Sebab saya kira perkara ini tidak. Akhirnya dasar-dasar yang mereka ceritakan hari ini adalah berfokus kepada pendidikan sahaja dan juga berfokus pada hadiah-hadiah penghargaan kepada sastera. Adakah kedua-dua perkara ini adalah bentuk strategik dan meliputi semua masyarakat? Saya kira ini bukanlah satu bentuk strategik. Okay. So, tips aku, cuba bidas daripada kata kunci lagi kau bidas lah. Nampak tak macam tu? Kau cuba fikir guna kata kunci tu, kau twist. Okay. Lepas guna kata kunci baru kau macam go apa yang dia cakap. Sekalipun begitu, kita lihat apa yang mereka ceritakan hari ni. Hari ni mereka kata keadaan usaha-usaha yang berjaya adalah apabila pendidikan kita kita guna dasar MBM MBI dan kita menggunakan Komsas dalam bahan-bahan pendidikan. Hadirin-hadirat sekalian, pertama, penggunaan Komsas dalam pendidikan ni dah guna sejak dulu lagi. Sejak kita ada KBSM daripada tahun 2000 lebih lagi. Tapi penggunaan Komsas ini adalah sekadar penggunaan aktiviti dalam kelas semata-mata. Dan juga lagilah hadirin-hadirat sekalian, dalam pelaksanaan pendidikan kita pun hadirin-hadirat, pendidikan kita ni adalah lebih terarah kepada untuk berorientasikan peperiksaan dan juga pencapaian semata-mata. Maksudnya, sekalipunlah kita mengimplementasikan Komsas dan juga bahan-bahan dalam pengajian, ia tetap menggambarkan rakyat tidak cukup, masyarakat pelajar tidak cukup menghayati. Sebab kaedah pengajaran dalam pendidikan kita bertumpu kepada menjawab soalan-soalan peperiksaan semata-mata. Ini melambangkan penghayatan tidak pun berlaku di pendidikan. Apatah lagi hadirin-hadirat, disebabkan pendidikan ini terlalu diterapkan di dalam kelas sahaja, menyebabkan usaha-usaha ini tidak berkembang di luar kelas. Jadi akhirnya pelajar sekadar tahu, tapi masyarakat dekat luar tidak tahu pun tentang budaya Komsas yang diajarkan di sekolah ni. Faham? Tu cara untuk kau bidas hujah. Apungkan dulu apa yang kerajaan cakap, lepas tu kau nafikan macam tu. Faham? Lepas tu, satu lagi cara, aku ajar bidas, satu kau kena apung, lepas tu kau kena cantas. Cantas macam aku cantas tadi lah. Satu lagi layer bidasan adalah ganti. Aku tak tahu lah diorang pernah ajar layer ganti ni ke tak, sebab aku jarang dah dengar orang buat layer ganti. Layer ganti ni, kau reka je. Kau reka ataupun kalau kau dah ada fact sheet, kau bagi fakta baru. Fakta baru dalam bidasan kau. Contohlah kan, kerajaan punya hujah pasal pendidikan tadi kan. Dia cakap pasal Komsas sebagainya. Okey, saya boleh buktikan kepada anda fakta yang menunjukkan kegagalan MBM MBI dalam mengangkat literasi masyarakat pelajar terhadap kesusastraan. Dalam laporan tinjauan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor contohnya lah, ni fakta aku tipu je, menilai kepada analisis penguasaan terhadap bahan literasi kesusastraan prosa klasik tradisional oleh pelajar-pelajar daripada tahun 2019 sehingga tahun 2021 menunjukkan penurunan penguasaan literasi terhadap prosa-prosa tradisional sebanyak 63% berbanding tahun sebelum ni, mengikut pencapaian-pencapaian semasa untuk karya-karya ini. Ini melambangkan pengajaran-pengajaran terhadap literasi menemui kegagalan akibat daripada pemfokusan yang tidak terarah kepada penghayatan. Okey, faham? Faham Semua overwhelmed lah ke? Faham. Faham. So, pendek kata, cara untuk membidas kau bahagikan macam tu. Apung, cantas, ganti. Dan layer hujah, layer bidasan, bidas kata kunci dulu, bidas apa diorang cakap, cantas apa diorang cakap, lepas tu kau ganti dengan apa yang kau nak cakap. Contohlah macam hujah aku tadi, aku buat 2 analisis. Lepas tu kau pergi analisis kedua. Kita pergi kepada analisis kedua hujah pertama mereka. Analisis kedua mereka cerita tentang pengiktirafan kepada sastrawan negara. Hadirin-hadirat sekalian,
Bagaimana hari ini sekadar kita mengiktiraf sastrawan negara akan menyebabkan hasil-hasil sastrawan negara menjadi lebih banyak. Sebablah hadiah-hadiah sekalian, kalau kita lihatlah sastrawan negara kita hari ini pun, sastrawan negara kita semua dah tua. Dia telah zaman. Semua. Macam contohlah Esa Mat Said, bagai-bagai tu kan. Dia tak menyebabkan pun sastera-sastera menjadi lebih banyak pun dihasilkan. Sebab itulah kalau anda lihatlah program mentor-menti yang dihasilkan pun, adakah program mentor-menti ini berjaya melahirkan sastera-sastera negara yang berusia muda, berusia 40-an, 30-an. Pegawai ini tidak pernah pun dibuktikan ataupun ditunjukkan mereka. Saya boleh buktikan kepada anda bagaimana program mentor-menti yang mereka ceritakan ini telah menemui kegagalan. Atau kau bagi contoh yang kau tipu kan. Apabila dalam laporan apa-apa menunjukkan program mentor-menti ini menunjukkan kegagalan macam mana. Ada yang quit ke, ada yang macam tak diiktiraf ke. So tu cara untuk kau ganti fakta. Kau cakap dia fakta macam ni, kau twist kata fakta ni gagal. Faham? Faham eh? Faham. Okay, tu adalah cara untuk nak membidas. Kalau hujah lah. Aku tak faham je, korang selalu macam cara korang nak bidas, korang macam dengar diorang cakap, korang macam cuba untuk nak twist. Bukan tu je cara untuk bidas tau. Adik-adik sekalian. First kali konsep kau cakap apa benda diorang tak cakap. Kedua, kau kena tengok kes diorang in general macam mana. Satu lagi angle aku suka nak bidas kan. Kalau aku jadi tech speaker, ni dalam bidasan konsep lah kan. Ni kalau aku apply ke usul lain lah. Kau cuba buat rangkuman ke semua hujah diorang, apa yang general masalah hujah diorang. Okay, contohnya aku jadi tech speaker. Rangkuman yang saya boleh gambarkan dalam perdebatan hari ini terhadap kes perwakilan kerajaan. Kedua-dua hujah perdana mereka pada hari ini tidak pernah menunjukkan keberkesanan terhadap usaha-usaha. Mereka hanya melambakkan bentuk-bentuk usaha. Hello. Sorry. Dengar. Putus. Okay, dengar eh. So macam tu lah cara nak bidas. Kau macam kau bidas konsep macam tu tadilah kan, bidas case, tengok apa benda diorang tak bawa, dan kalau apa benda diorang bawa apa yang masalah, bidas-bidasan. Lepas tu kau boleh rangkumkan juga macam contohlah kalau hujah yang ada hujah yang macam ada modul relatif, korang boleh macam rangkuman daripada kedua-dua hujah mereka macam contohlah usul semalam kan, usul yang korang nak debatkan pasal usul cadangan lah kan selalunya. Kedua-dua modul relatif dan hujah mereka semua tentang Cina je. Hujah first Cina, hujah second Cina, ataupun usul ni pun macam boleh. Kalau anda lihat rangkuman daripada kedua-dua hujah mereka, kedua-dua hujah perwakilan pemangkang hari ni hanya cerita tentang usaha, tentang bentuk-bentuk kesusastraan yang mereka ceritakan hari ini adalah sekadar puisi, sekadar bentuk penghasilan prosa-prosa semata-mata. Adakah mereka pernah cerita tentang penghayatan dari segi percakapan bahasa dan kehidupan seharian? Tidak pernah. Adakah mereka pernah cerita tentang prosa-prosa dari segi bentuk lisan? Tidak pernah diceritakan. Maksudnya literasi pembangkang hari ini terhadap kesusastraan Melayu, hanyalah kesusastraan Melayu ini adalah bentuk-bentuk tulisan semata-mata. Contohnya macam itulah. Contoh je tau, bukan aku maksudnya kata pembangkang tak buat macam tu. Okay, faham So kau boleh rangkumkan macam tu. Ataupun macam satu lagi ni lah, tak jawab beban bukti lah. Kalau anda lihat rangkuman kedua-dua hujah perwakilan pembangkang hari ini adalah hujah mereka kedua-duanya cerita tentang keadaan masalah semata-mata. Namun, hujah mereka juga tidak pernah menyambut beban bukti kerajaan. Tak kala kami tuntut mereka untuk menafikan usul dengan menunjukkan keadaan usaha-usaha yang gagal ataupun usaha-usaha semasa yang lemah, mereka tidak pernah menafikan perkara ini. Mereka hanya menunjukkan keadaan masalah-masalah semasa yang berlaku. Jadi saya kira mereka ni pemangkang yang sombong. Mereka tidak pernah menyambut usaha dan mereka tidak pernah berdebat dengan kiblat perdebatan yang sama. Faham? Okay, tu konsep. Lepas konsep, selesai bidasan konsep, selalu aku akan buat macam ni lah kalau aku tak speaker.
Selesai bidasan konsep, maka rangkuman daripada perbidasan saya sehingga setakat ini, saya kira case-maker pada hari ini ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah kesemuanya. Disebabkan oleh case-maker yang sudah rosak, saya kira hujah-hujah mereka semua lebih rosak lagi hadirin hadirat sekalian. Ataupun case-maker ini saya ibaratkan ibarat ikan seekor merosakkan ikan setajau. Disebabkan case-maker hari ini sudah rosak, atau sudah rapuh, hujah mereka hari ini menjadi lebih punah ekoran daripada kes mereka ni. Lepas tu bila hujah, selalunya aku habis kes, aku bagi izin laluan dulu. Sebelum saya bergerak kepada bidasan hujah, saya persilakan satu izin laluan. Okay. Lepas tu bidasan hujah. Bidasan hujah buat macam aku tadi. Okay, kita pergi kepada bidasan hujah. Hujah pertama perwakilan kerajaan. Di bawah kata kunci ni. Lepas tu bidas kata kunci. Lepas tu sekalipun begitu, kita lihat apa yang mereka ceritakan dalam hujah ni. Ni. Lepas tu bidas. Lepas tu lepas bidas, cantas ganti. Okey, saya boleh buktikan kepada anda. Ni. Lepas tu jangan lupa buat rangkuman. Lepas habis duduk hujah lah kan. Okey, selesai bidasan pertama, kita pergi kepada bidasan hujah kedua. Hujah di bawah kata kunci ni. Faham? Faham. Okey, tu cara untuk bidas. Aku perlukan korang betul-betul improve dan dapatkan gist untuk jadi third speaker, sebab aku rasa pentingnya sekarang ni. Okey, kalau tim PPM terlalu bergantung kepada bidasan Hazi. Aku nak korang semua kena strong juga untuk membidas. So at least cuba nampak dulu struktur bidas tu. Cuba nampak struktur bidas, banyakkan dengar video bidas dan cuba berfikir macam cara aku ajar cara berfikir tadi. So nanti eventually kau akan dapat cara untuk membidas tu. Faham Faham. Okay. Faham. Sebab aku tak nak macam, okay, aku rasa tendensi untuk korang menang dan korang kalah, sebab satu adalah saya terlalu bergantung pada Haziq. Tapi bila Haziq terlalu gairah membidas, kes korang pula akan jadi tak stable. So dia kena ada third speaker yang strong juga. Aku tak tahu Haziq akan menggulung macam mana, sebab aku nak gulung Haziq tak terlalu membidas sangat. Kalau bila third speaker dah kuat, Haziq tak perlu terlalu deep sangat membidas. Sebab pentingnya dalam gulung pun Haziq kena macam kena buat timbang tarikh debat instead of terlalu membidas. Aku takut gulung Haziq ada tendensi untuk membidas sangat. Itu masalah yang aku ada masa dulu lah. Okay, faham? Okay, so sila improve bidasan lah. Aku rasa aku tak. Okay, faham? Okay. Aku nak tengok Man tu bidas, sebab Man tu macam boleh jadi third speaker kan tim korang. Ya. Tapi dia tak join lah, aduhai. Kena Malam ni. ketuk ketampi malam ni 100. Malam ni. Okay, tapi malam ni aku tak join tau, malam ni aku on call. So aku pun nak habiskan dah session hari ni, aku rasa cukup lah. Lepas tu petang ni kau nak prepare kan. Tapi nanti dengarlah balik video yang aku ni nanti. Kalau ada masa nanti aku buat training lagi. Okay, malam ni kita orang screen recording, kita orang letak dalam group. Okay, boleh. Kalau aku free aku tengok. Sebab sekarang ni aku bukan main trainer korang pun. Aku macam menyelinap. Bila aku free je, main trainer korang adalah Tengku. Dan Hafizul pun dia menyelinap je kan. Jadi kalau Itu cuma random. kan, sebab Hafizul tu random gila. Masa zaman kita dia tak nak tolong pun. Dasar betul. Tapi aku Itu lagi tu. kan. Tapi Bang, sebab ni bang, dia punya anak buah ada sekali. ya. Anak buah macam je. Anak buah dia SDJ, anak buah dia budak debat gak. Dasar betul. Selek gila dia. Siap Bezul. Waktu saya tak nak tolong pula. Cis. Tapi apa je. Sebab dia tak tolong tu lah kita masuk semi kot. Sebab aku yang tolong. Aku rasa kalau dia tolong Tata mungkin paling-paling kau kalah suku kot. Aduh. Jangan juga aja aku kutuk dia. Aku fine dengan dia. Aku okay dengan dia. Tapi kelakar. Dia tu sini aku dulu. Garang dia dulu dasar tu. Masa aku tak power dulu dia banyak maki aku lah. Oh, dia maki-maki, tengok dia macam baik. Oh, dia masih dulu zaman muda. Member dah berubah. Faham. Muda darah muda. Faham. Aku kan maki-maki korang kan. Nanti bila aku dah tua aku jadi macam makin care lah. Wise. Jadi kuih. Aku rasa aku tak pernah maki korang kan aku. Aku ada marah kadang tapi tak ada pun. Tak pernah maki lah. Aku dah maki Tin Syahmi je.
Sorry Dua Syami. Aduh. Sekali tu diorang barang gila tu, so aku macam maki diorang. Sorry Dua Syami. Tu yang siapa Mamat tu keluar tu? Ni apa nama dia? Dani. Dani. Majuk. Tapi majuk masa Tengku lah. Masa Tengku ni tu. Masa Tengku marah. Okay, tapi anyway. Tu je dah basically. Improve bidasan korang. Tips aku. Untuk nak power bidasan, dia tak akan datang sendiri tau. Unless kalau kau natural talent macam Tengku, macam Haziq ke, mungkin dia akan datang sendiri kot. Ush, Tengku natural talent ke? Ke kau lebih Saya pada, bukan talent. kau bukan lebih pada macam ni ke? Hard worker? Ya, talent lah. Ada juga talent. Dia talent Azhari lah. Azhari tu talent. Azhari betul-betul talent lah. Kau macam ada combination tu. Competition. Okay. Tapi saya setuju dengan poin apa yang bila tak boleh rely kepada seorang kan. Sebab apa yang saya perasan kalau team PPM, kalau ada seorang yang anchor kan, kalau satu tu pembahas tu power, kalau let's say kalau anchor tu dia punya hujah ke point dia ke bidasan dia, argument dia kena pijak, terus team tu tak ada apa lah, terus team tu jadi tarik lah. Betul, Itu benda common tu dekat PPM. Betul. Sebab tu lah macam aku risau juga. Macam walaupun dah Haziq se-strong atau sehebat mana pun, lagi-lagi kebangsaan nanti kau akan jumpa juga orang yang lagi strong. So dia kena ada stabilize team tu at least. Lagi kalau team-team yang memang tiga-tiga power macam Smart Can, dia susah tu. Betul. Tu yang macam Haziq pun kau kena bimbing lah adik-adik ni untuk improve. Aku nak cerita kan, masa aku debat uni dah kan, masa aku debat sekolah aku hauk je. Debat uni kan, aku pernah ada satu pertandingan tu, 5 game kan, ke 4 game. Semua game aku dapat best speaker. Tapi aku tak break pun. Tak break ke suku pun, aku nombor 9 kot tu dah, asal betul. Maksudnya kau individual achievement macam mana pun, tapi bila team kau tak cukup bagus, kau akan sedih lah. Kau akan macam tak boleh pergi jauh juga lah. Okay, so yang lain pun kena sesuai improve tau. Tips aku tu lah, untuk kau nak power bidasan, nak tak nak kau kena banyak bercakap. Bercakap depan cermin, aku rasa tu lah nasib baik dapat juga break. Okay, dia ambil 10 team 10 team lah. untung tu korang siut tu. Masa aku form 5 ambil 8 team, aku nombor 9. Aku bitter sikit masa aku form 5 dulu lah. Dan masa form 5 pun aku isu sama juga, aku carry team dasar tu. Okay, so macam tu lah, kena social improve. Kena banyak bercakap. Apa yang Tengku Mika selalu buat yang aku tengok dulu, bercakap kat cermin, cakap seorang-seorang. Cuba banyakkan tengok video juga. Aku rasa at this level, korang selain pada tengok debat sekolah, kau dah boleh dah slow-slow tengok debat universiti pun tak apa. Nanti Tengku boleh je share link-link bijak-bijak yang macam debat universiti yang aku rasa okey. Tengok Tengkunya team ke budak-budak UIA pun yang bagus je. Debat sekolah boleh lah tengok. Kalau debat sekolah tengok macam video-video PPM lah mainly. Final PPM. Tengok dan belajar, tengok cara. Jangan kau tengok dengar, hebatnya diorang ni. Bagusnya diorang ni. Kau kena belajar agak untuk macam tengok cara pemikiran diorang membidas tu. Sebab tu kau tengok full video. Kau jangan macam tengok speaker korang je. Contohlah macam kau tengok, aku bagi tip lah, bila kau nak analisis video, contohlah kau tengok debat PPM, contohlah PPM tahun 2025 kan, last year. Okay, kau dengar first speaker, kau dengar daripada first speaker. Bila lepas dengar first speaker, kau cuba expect, kalau dia cakap macam ni, apa yang kau nak bidas? Apa yang kau akan cakap kalau dia cakap macam ni? Lepas tu kau dengar KP. Lepas tu kau tengok cara KP tu bidas, sama tak dengan kau? Kalau tak sama, apa kelainan dia? Okay? Farid Fitri ni siapa lah, aku dah tak ingat dah. Aku macam familiar dengan nama dia. Dia Budak MCKK. MCK tahun Budak Asasi. batchmate kau Tengku ke bukan lah? Junior. 1 tahun junior. Tapi dia lawan korang kan masa first semi tu kan? Dia lawan kita orang tak? Waktu semi. Faham. Tengku asal tak join debu Tengku? Bukan baru debu ke?
Abang tahu tak saya hampir di excommunicate. Hampir di ban daripada KDBM Ya. Oi, kau jangan buat hal tu Tengku. sebab saya selalu saya kan preoccupied banyak benda. Jadi banyak tak turun training lah. Okay. Bayangkan sampai Mangkim sendiri tau. Ada satu hari Mangkim tanya tau. Weh, kau buat free tak malam ni? Nak turun training tak? Sampai Mangkim sendiri tanya saya free ke tak? Aduh. Dalam minggu-minggu crucial setiap hari ada benda. Tu lah, saya dah berjanji selepas ni saya akan turun training lah. Tu benda Tengku. Itu pun sebab Aina suruh. Apa? Sport kau makin hilang at this rate. Betul lah. Tapi faham. Sebab makin ramai lah, makin banyak masuk Tapi boleh insyaAllah. Boleh Tengku join lah PABM. Masa Aina join kau tak join tu? Itu lah tu. Sumpah abang. Saya tengok Aina kan. Saya kan pernah tengok Aina pidato semua kan. Dia pidato tak ada beza sangat pun waktu dia sekolah dulu tau. Siut. Kalau saya masuk sekarang ni kat TikTok FYP budak-budak ni semua muka saya siut sekarang ni. Celaka betul lah. Aku rasa Aina tu macam level-level kau je. So boleh lah nak je sebenarnya kau. Aduh, tak apa. PMBN nanti saya masuk. Aduh, tak boleh abang. Banyak sangat benda lah. Dengan umno saya ni lagi. Kau ingat politik. Main kau kritik. Cikgu Syah report abang tak nak join debat UIA. Apa? Cikgu Syah report dia geram dengan abang sebab tak nak masuk debat UIA. Aku banyak busy. Tak apa, nanti aku join. Nanti Cikgu Syai akan nampak muka aku setiap masa. Itulah, okey. Adik-adik lain semua faham? Ada soalan? Aku buka kaunter penyertaan sebab aku dah nak habis dah. Aku malas nak lama-lama. Faham. Faham. Faham Ni aku buat recording nanti dengar Kalau benda-benda tak Boleh. faham, cuba dengar video korang. Satu lagi aku bagi tips kan. Aku selalu suka gak dengar video aku sendiri sebab aku akan rasa cringe. Bila kita cringe, kita rasa nak improve. Kita rasa macam nak dengar macam mana. Aku selalu dengar dan aku buat comparison. Aku ada video daripada aku dulu. Zaman sekolah yang video pun aku ada. Aku cari mengarut benda aku cakap ni. Lepas tu bila tengok video yang kita dah improve, kita akan rasa bangga lah. Kita akan rasa macam ada achievement. Lepas tu aku rasa setiap sesi training kalau dengan aku record lah. Tapi orang lain, yang trainer lain memang tak ada cara nak record kan. So faham je. Nanti video ni aku akan upload kat YouTube. Nanti aku hantar. Okay? Okay lah, tu je lah. Setakat ni. Okay lah. Korang rehat lah. Kalau petang ni korang nak bincang apa-apa ke, aku dah malas lah nak sambung. Aku rasa aku dah macam dah tua nak ni dah. So aku Mungkin lagi. so video aku on call dah malam ni Tengku. So aku kena rehat sekarang. Aku nak tidur. Okay. Bye bang, masih. Korang PPM bila 22 kan? 22. Tengku pergi tak kebangsaan nanti? Pergi. Tengku rasa kau pergi tu. Oi, terus sebut aku pergi. 22 hari bulan ni. 6 Alright, insyaAllah. Tak payah pergi tu Tengku. Awak? 19 aku kahwin. Oh, 19 abang kahwin ke? Okay. 19 saya pergi dulu. Saya pergi abang dulu. Lepas tu saya ni. Pergi tengok diorang. Keras gila dia kau nak pergi dua-dua. Oi, bayangkan abang, PPM diorang pun saya minta 1 minggu cuti. Saya minta kat lecturer saya. Love. Okay, aku nak cakap apa tadi? Tak payah lagi kahwin aku bulan 6, kau pergi yang bulan lelaki, bulan 8. Ha? Bulan 8? Dekat Kelantan. Dekat Kelantan. Oh. Tak apa bang, saya dua-dua pergi bang. Bang relax. Ya, ada budak-budak ni tu, kesian orang tu. Committed lah saya, dua-dua saya pergi. Alright. Yang lain pun kalau kesudian sini lah John, nanti aku hantar kad. Nanti ya. Dah kahwin, sudah makin lah. Gila dah kahwin doh. Sampai masa berlalu sebulan lagi. Oi. Kahwin memang tak dah buat training. So tengah Betul video kan? je lah Nasib baik video free lagi. Kan kita cuti Okay. Aku rasa mungkin korang tak masa kemerdekaan tau, masa 29 hari bulan 6.
29.8 yang lelaki. So aku jemput je semua. Tapi kalau tak Hafiz, okay. Sebab dia jauh. Okay lah. Boleh. Okay. Thank you semua. Terima kasih bang. Alright. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.